Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Berkino Live. Ini dah masuk episod ke-10. Episod ke-10. Okay, ni agak kelang kabut sikit tadi nak siap sebab sebetulnya kami semua isteri baru balik daripada satu lagi perjalanan. Itu kita pernah buat berapa minggu lepas kan? 3 minggu lepas. 7, 8, 9, 10. Betul lah. 3 minggu lepas kita pernah buat live di Pulau Pinang, di sebuah hotel di sana. Itu adalah LC yang ke-7 kan. Kemudian LC ke-8 Selasa malam Rabu yang berikutnya 7 hari bulan. Yang 7 tu 30 hari bulan September. Lepas tu 7 hari bulan Oktober. Itu kami buat di rumah. Kemudian minggu lepas 7, salah kira kan? 7, lepas tu minggu lepas 14 hari bulan 14 hari bulan Oktober, kami buat daripada rumah makcik. Masa tu kita dah mulakan perjalanan sebenarnya. Kami dah mulakan satu perjalanan ke selatan. Kita meninggalkan rumah hari Selasa, hari sebelumnya 13 Oktober. Kita keluar pergi ke Shah Alam sebab isteri ada kerja di Shah Alam. Kemudian balik ke rumah makcik. Lepas tu bergerak pergi ke Muar, pergi ke JB dan sebagainya. Tadi baru sampai rumah petang tadi dalam 6:30 gitu. Meter kereta menunjukkan kami sudah berjalan sejauh 1371 km saya driving. Dan 8 hari 7 malam. Dan kami bergaya sampai singgah 26 rumah. Kalau campur rumah makcik saya memula tu 27 rumah. Kan? Dan kita ending tadi kat rumah makcik tu 27 rumah. 27 rumah sebenarnya. Kan singgah-singgah macam betul macam raya kan, ambil kesempatan cuti di Bali kan. Okey, sekarang kembali pada hal ni Okey, saya belum set up properly sebenarnya. Saya kena cari kat sini. Tak apa sambil kita berjalan. Saya belum sempat set up properly sebenarnya. Seperti biasa kita cerita ni adalah mengikut format yang saya pernah sebut sejak awal lagi, pengenalan berdasarkan ini senarai 171,000 perjalanan menurut kronologi dari tahun 1989 hingga 2021. Jadi kalau kita imbau balik, saya imbau daripada yang ke-7 lah, 3 minggu lepas. Semasa itu saya masuk bahagian ni. Kenangan. Okey. Masa tu masuk kompilasi cerita kali pertama makan. Okey, makan untuk mengali. Masuk makan untuk mengali. Kemudian masuk makan untuk belah manis. Tu masih di Pulau Pinang ke-7. Lepas tu ke-8 kita masuk kompilasi cerita perpulang ke Aceh tahun 2004 dan kompilasi cerita Terengganu. Lepas tu minggu lepas cerita Ano. Ini panjang rupanya. Untuk cerita ni lengkap sampai dekat 2 jam juga ni sebenarnya. Sekarang kalau ikut dalam list ni, seterusnya ni perjalanan yang terbit akibat pengembalian jenazah Laksamana ke Perak September 2006. Tapi sebenarnya sebelum berlaku perjalanan ni, buku pertama saya keluar. Ni buku ni terbit Jun 2006. Nak close up sikit buku. Close up buku. Mencari Diri dan Hati. Buku ni sambungan dia. Ada sambungan dia. Kalau saya nak cerita pasal buku ni sebenarnya bermula saya menulis lepas perjalanan pertama kali saya ke Aceh. Sekarang saya dah 9 kali pergi Aceh sebenarnya. Pertama kali ke Aceh Januari 2004. Saya balik, lepas tu saya mula menulis format lebih kurang tulis kat Word lah. Tulis kat Word standard format. Tak tulis sampai masuk tahun 2005 lebih gitu saya lepas kan. Lebih 1000 muka surat tu yang pecah jadi 3 kan. Mula asalnya saya nak tulis macam straightforward cerita sejarah. Kemudian ada orang cakap elok buat dalam bentuk novel. Jadi bila saya buat bentuk novel, saya memfiksikan watak. Cerita sebenar berdasarkan cerita sebenar. Saya diri sendiri, tapi saya ambil nama Muhammad Al-Amin Rashid sebagai watak diri saya.
Dan nama itu saya ada cerita. Pertama kali saya ke makam-makam di Perak tahun 2001, saya dapat nama tu melalui satu macam lintasan hati. Semasa lepas pertama kali saya ke makam, nak balik dah, besok nak kerja, balik melintas Sungai Perak dekat Parit sana, Jabatan Nordin kalau tak saya nama dia. Keluar nama Amir Rashid. Jadi itu yang saya buat buku ni. Okey. Saya buat buku ni, pertama saya letaklah pantun lah kononnya. Bertahun kembara tak henti-henti, mencari erti dan juga diri. Jiwa sepi menangis sendiri, harta dicari tak kesampaian lagi. Bukan maksud harta karun lah, walaupun ada lah, tapi bukan yang dicari itu, maksud lain. Lalu ke Aceh membawa diri. Ni saya dah cerita yang masa saya pergi Aceh tu, sebenarnya niat saya dah tak nak balik Malaysia lagi dah, lalu Aceh, tapi lalu saya kena deport. Harapkan berkat moyang yang Ali. Yang Ali tu semua nak rhyme lah. Ali tu sebenarnya makna tinggi. Maka asal usul kutelusuri juga sejarah bumi bertuah ini, dari Perlak ke Samudra Pasai, membawa syiar agama yang asal, turun ke Melaka menyambung tali agar Melayu gagah berdiri. Bumi Aceh, bumi para wali, di sini asal harta tersembunyi. Carilah balik jati diri agar tercapai hidup abadi. Jadi saya letak kat bawah ni, kan, lebih 20 tahun Rashid hidup tanpa ada tujuan yang pasti. Rashid ni saya letak watak nama yang saya sebut lah, tapi sebenarnya ini cerita sebenar. Sejak hilang perasaan home sweet home ketika umurnya 12 tahun lagi, masuk umur 18 tahun, masuk umur 18 pula, dia melihat bayangan kerajaan lama bertamadun tinggi. Peliknya pemuda itu rasa itulah kampung halamannya sejati. Tetapi wujudkan kerajaan ini, atau ia cuma mimpi di siang hari? Okey, saya patutnya saya standby file, sebab saya ada file PDF buku ni. Saya nak buka file PDF ni. Semua tahu tu ada apa-apa komen tak? Okey, ada nak pergi gift. Okey, ada nama Allah Fanzul Alaihi Muhammad ni dekat Kaabah. Dia kata Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Lepas tu ada hak 945. Salam tu. Ada cerita. Ada cerita. Lepas tu AI, rumah dan jadual acara. Komen pengalaman kalian. Okey, ni bukan kat Aceh. Kawan sayang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petualang saya jilid 1. Terima kasih bagi gift yang ada like-like semua tu in advance. Jadi ini sebenarnya adalah PDF PDF daripada buku. Sama isi dalam buku. Kan saya this is a long document, save time by reading summary. Tak payahlah. Kadang-kadang AI ni terlebih memandai-mandai juga. Kan? Dia nak bantu kita tapi tak ni. View, saya rasa nak view dalam bentuk view. Dia apa punya PDF PDF. Ini memang okey. Ini daripada PDF ni lah print hantar jadi buku dalam ni. Sekejap nak ni. Ni patutnya ada full screen mode. Okey, full screen mode. Buku ni dah habiskan. Buku ni dah habis. Ni PDF Jadi sambil saya tunjuk, saya go through PDF ni. Okey. Semualah sama Sama. Katanya saya boleh gunakan ni. Boleh gunakan kat sini. So boleh nampak sebab dia besar. Okey, bukan kat Aceh kan. Ni cetakan pertama Jun 2006. Ni alamat rumah lama saya. Alamat rumah je. Ini dia punya sebenarnya satu. Kenapa saya gunakan ni saya akan cerita Okey, mana tangan, patut keluar tangan. Okey. Sepeninggal aku telah wafat kelak, akan muncul sebuah negeri di bawah angin samudra namanya. Apabila terdengar kamu nama negeri itu, maka suruhlah sebuah batera untuk membawa perkakas dan alat kerajaan ke negeri itu, serta kamu Islamkan sekalian isi negeri itu, serta ajar mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana dalam negeri itu kelak banyak orang yang akan jadi oleh Allah. Tetapi semasa kamu hendak pergi ke negeri itu, hendaklah kamu singgah mengambil seorang fakir di negeri Menggiri. Bawalah fakir itu bersama-sama. Sabda Rasulullah dalam kitab Hikmat Raja-Raja Pasai. Okey, ini saya kecilkan dulu.
Ini kosong. Page kosong. Okey. Oh, ini semua kata-kata lah. Misalnya istimewa untuk abah dan mami, adik-adikku, air jajanan ni serta almarhum Pau, anakku, nana ibumu. Tidak lupa juga para almarhum. Apa ke depan. Okey. Saya tunjuk pengisian dia begini. Saya atur macam ni Kandungan dalam buku ni begitu juga macam ni Buku ni sambung sini kan. Ini format yang saya gunakan begini. Mukadimah lah kan. Lepas tu mengapa berpetualang. Okey. Saya ambil format ni bab bernombor, lepas tu tidak bernombor, nama tajuk. Setiap mana bab bernombor ni saya ceritakan sebiji seperti mana berlaku. Artinya cuma sebuah nama je. Nama saya jadi Muhammad Anwar Rashid. Tapi apa yang berlaku memang sebiji. Tak ada tipu, tak ada tukar tambah. Tapi bab yang macam ni, kesudahan pelak, bermula sebuah cerita kan. Yang ini saya ada menggunakan teknik begini. Mungkin ni ilham lah kan. Berdasarkan cerita sebenar, jumpa orang sana sini. Tapi saya cerita tu macam contoh kadang-kadang tujuan utama dia adalah untuk menyampaikan satu cerita. Bukan seperti mana berlaku macam dari sebiji bukan. Saya nak sampaikan suatu riwayat tapi saya gunakan skrip watak-watak. Tapi watak-watak tu pun berdasar orang-orang yang berwujud. Jadi ada masa dalam satu dialog tu yang berlaku adalah saya combine orang yang saya kenal 3-4 watak dalam satu diri. Ada pula pecah. Tapi tujuan dia adalah untuk menyampaikan suatu cerita sejarah kan. Okey, kita pergi sini mukadimah mengapa berpetualang. Okey, depan. Okey. Mukadimah mengapa berpetualang. Okey. Ni surah Fatihah. Surah Fatihah lah kan. Penat. Okey. Jam 4 pagi. Boleh dengar semua? Entah mengapa Rashid terasa begitu gelisah. Susah sungguh nak melapkan mata. Sudah beberapa kali menekan posisi berhamburan maksud diri. Okey, basically kan, ini yang saya ceritakan nak memulakan mukadimah kenapa saya menulis. Dia pun bangun ke ruang tamu lalu mencapai komputer laptop compact pressure. Ini memang betul komputer saya lah. Ini first komputer yang milik saya Sebab dulu masa saya kerja NSC, saya ada komputer yang diperkalkan. Mula dulu NSC masa dulu komputer asalnya ada 2-3 biji dia dekat office. Siapa nak buat assignment kat luar yang perlukan komputer, kena daftar, kena buat rekod, bawa. Kemudian satu zaman tu semua reporter dapat komputer bawa balik rumah. Kan? Lepas tu bila saya keluar dari NSC, saya dah cerita dah direct, saya ditendang kata. Kan? Bukan kata saya bangga ke apa, saya cerita yang sebenar. Saya dah sebut dah kenapa apa yang berlaku. Kan? Lepas tu orang dah tahu kan kena pulang. Lepas tu saya ingat masa tu, lepas saya keluar dari NSC, saya nak menulis. Saya dah ada benda yang fikir kan. Jadi saya nak dapat komputer masa tu, saya kena gunakan duit EPF. Ada skim untuk keluar keluar ni lah untuk beli komputer kan. Saya ingat lah ni tak ada dalam buku, tapi antara peristiwa yang tiba-tiba saya ingat balik kan. Saya masa tu tak salah saya di Pejabat Pos Jalan Tukuk Rahman, dekat situ lah. Mula saya masa tu baru start ni skim-skim ni kan. So nak masuk pejabat tu kat luar ada orang promote laptop. Lepas tu saya dah tengok, okey lah promote laptop ni. Berapa kita keluar kan. Okey. Lepas tu bila saya masuk dalam, saya belum confirm dengan orang ni. Saya cuma dah cakap verbal, mungkin saya nak ambil. Masuk dalam pejabat pos, saya tengok, lagi cantik lah komputer. Kan? Saya ingat harga dia RM3,599 ni. Jadi bila saya tengok, saya nak, masa tu memang mahal, tak dapat yang bawah-bawah ni. Kan? Compact Presidio, saya ingat lagi, besar macam tu kan. Jadi saya nak ambil lah itu. So, dah set dah. Jadi ni Cina sama Cina. Lalu apa berlaku tu? Cina luar dengan Cina dalam bertumbuk. Sebab tadi. Sebab mula-mula dia dah dapat macam saya, tiba-tiba saya ambil yang dalam kan. Tapi itu tak ada dalam buku, tak cerita dalam buku. Jadi saya beringat. Kan? Okay, depan cak celah tu ada. Ada yang kata tadi. Mail 30, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu Assalamualaikum, ni Cik Din Empire Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Din hadir, teruskan menulis Tuan Merah Silu dan Puan Fida. Okey. Dia kata. Okey. So kita sambung
Ada satu yang dekat lain. Dia kata teruskan menulis. Cik Ranger dah cakap kat abang lah. Okay. Lepas tu yang AI ni Melaka Historical and Religious Story, sharing about bumi in Parawali. Oh, okay. Masa yang starting pembuat. Okay. Jadi ini semua mukadimah lah. So konon-kononnya, bukan konon, memang betul pun, tapi cuma jam tu betul ke 4 pagi. Aku pun tak ingat. Kan, tapi memang saya nak menulis. Kan, okay. Agaknya aku harus mula menulis balik ni, ketua hatinya. Pemberi itu teringat pengalaman. So teringatlah. Maksud ni mengimbau balik, kan, mengembara ke Aceh 2 tahun lalu. Kenapa 2 tahun lalu? Sebab ini sebenarnya pengembaraan berlaku di 2004. Jadi saya buat cerita ni mengimbau daripada masuk 2006. Sebab apa dah? Kenapa dalam bentuk ni? Sebab masa saya buat 2005 tu dalam bentuk direct cerita sejarah. Lepas tu saya akan buat bentuk novel. Inilah dia modal dia. Jadi bentuk novel, kan. Maka teringatlah apa yang berlaku di Aceh 2 tahun lalu. Ketika bumi Sembi Mekah masih darurat di bawah pemerintahan tentera. Ini semua boleh nampak satu perjalanan dilalui demi mencari jawapan kepada persoalan yang telah lama bermain dalam kotak fikirannya. Gitu. Okey. Ini saya ceritalah. Saya cerita pasal tsunami. Saya rasa kalau saya detail sebiji-sebiji ni lambat nak habis. Jadi saya akan lompat ni, boleh nampak tsunami 26 Disember yang menelan hampir 200,000 nyawa. Okey. Kan? Lepasnya bencana tu adik Hima saya cerita. Sebab apa? Masa berlaku 26 Disember ni saya dah keluar lah. Saya pergi Aceh lagi awal Januari. Jadi disebabkan apa nama tsunami ni juga Aceh dibuka balik. Kalau tak dia tutup lama dengan perang. Ni basically saya cerita lah. Buka balik folder nak mula bercerita apa-apa, kan. Ini buka 5 je. Ini contohnya saya berkata. Bila saya kata tajuk ni, contoh saya kata petualang ke Aceh. Lain macam saja bunyi tegur asli seorang kawan. Mengapa bertualang? Saya cerita dialog ni. Watak asli memang ada orang kawan asli, tapi saya cerita dialog ni. Dialog ni bukan saya cerita begitu. Maksudnya ada, memang sungguh ada orang lain tanya, apa pasal kau buat petualang ke Aceh? Cuma saya ambil okey. Yang tujuan macam ni, saya nak explain kenapa pilih tajuk tu. Jadi kawan yang asli memang ada kerana saya buat. Kan? Begitu juga saya tak ingat siapa yang bertanya sebenarnya kenapa kau buat buku tajuk ni. Saya bore juga sebab nak menyampaikan mesej, kan. Itu yang kata mungkin ni saya bagi alasan lah. Bagi alasan, kan. Saya tak payah panjangkan, saya nak cepat ke depan. Tapi basically memang ada macam ni. Contohnya buku ini ditulis dengan beberapa tujuan. Saya nak menerangkan, tapi dalam bentuk novel. Pertama, aku mahu berkongsi cerita sejarah lama kata Aceh untuk umum. Berkaitan, maksudnya okey, kenapa saya buka lah cerita yang ada kaitan, cerita pasal Sultan Alauddin Melaka dan sebagainya. Ni saya tak payah nak explain tempat terus. Okey. Bila saya sebut contohnya, kan, Rashid selalu membuatkan teori tentang beberapa peristiwa besar tentang Melaka, Tanah Melayu, kan. Sebab orang pelik, kan. Itu okey lah. Sebab saya tak mahu terlalu memanjangkan di situ. Lepas tu dalam ni saya cerita juga, ya, saya selalu cerita saya lulusan Bachelor Science of Mathematics University College of London. Tapi sebenarnya saya bercerita tu lebih pada nak bagi orang berfikir, macam mana kalau saya ni orang matematik boleh minat sejarah. Sebab apa? Kan? Dan saya minat sejarah tu sampai peringkat saya meninggalkan everything saya cari. Tu yang saya nak orang faham. Penting sejarah. Nak orang faham kenapa. Kan? Okey. Ini basically saya membagi mukadimah. Okey. Sebenarnya bila saya tengok balik tarikh ni, kan, saya pada lupa. Memang betul saya memulakan mukadimah ni 19 September 2005. Tapi saya mengenangkan 2 tahun lalu. Sebenarnya tak sampai 2 tahun lagi, kan, sebab Januari, kan. Januari. Jadi kalau Januari sampai tu apa September, setahun setengah. Jadi kadang-kadang saya menulis, saya pun tak recall perfectly, tapi saya menulis je. Jadi yang ini betul. Kalau saya letak tarikh macam ni, artinya saya mukadimah ni memang pada 19 September 2005. Ini tak ada semuanya ada dalam buku kuning tadi, kan. Buku kuning ni dalam buku kuning tadi, kan. Okey. Cuma kadang-kadang bila saya tengok balik, saya pun tak ingat tarikh-tarikh tepat sebab kita main jalan je tulis. Okey. Kena gunakan hiasan ni. Bab 1.
Ni cerita saya dah sebut tadi. Kalau cerita ni ada bab-bab ni, ia adalah seperti mana berlaku sebenarnya. Okey. Sebetulnya dalam bahagian ini saya ada cerita sebenarnya. Bila saya masuk bab ni, saya keluar kejap. Bila saya masuk kat sini, bila kat sini, kompilasi cerita Pepetualang ke Aceh tahun 2014. Ini saya cerita masa patut malam tu berapa ni, ke-7, ke-8, edisi ke-8 ni. Sebenarnya saya dah buka sikit ni bab ni, dan saya record balik yang dalam buku petang 31 hari bulan Disember 2003. Ini exactly kan, masa tu orang dah standby nak New Year kan. Ni cerita Ini penting ni. Ini adalah tarikh penting. Kenapa? Yalah, saya New Year, lepas tu Memang saya masa tu New Year kan. New Year orang semua nak celebrate New Year, saya nak tinggalkan Malaysia, niat saya. Tapi saya ini memang bila saya sebut nama orang ni Muhammad Ashraf, memang betul nama dia Muhammad Ashraf. Dia tanya saya, bro malam belum pula. Muhammad Ashraf memang ada orangnya. Bro, apa plan? Kan? Apa plan kan? Orang dari Singapura ni cerita saya sebiji kan. Masa tu. Tapi saya bercerita pasal orang sebenar. Sebenarnya saya merajuk dengan Pak Habib ni. Dia sound saya malam tu sebenarnya. Sebenarnya kan, kalau ikut ni, okey, tak apalah, saya cerita direct lah kan. Ayat ni kan, Mamat ni kawan orang Singapura tumpang kat juga, buat tu tanya, malam ni apa plan? Dah kena sampuk. Kan. Ni saya sampuk kan. Sampuk Pak Habib. Bila sebut sini saya terus Pak Syed. Pak Habib sound saya. Cara dia sound, kau nak enjoy je. Kan Habib biasa pasal tu saya tengah, sebenarnya saya hantar ni satu kilan sebenarnya masa tu dengan Pak Habib, bapa angkat saya kan. Jadi saya belah malam tu juga sebenarnya. Memang saya nak pergi tapi saya tak tahu lagi 2-3 hari. Tapi malam tu juga saya, entah kenapa saya pergi malam tu juga sebab satu tak tahan nak pergi Aceh, kedua saya tergilan apa yang berlaku masa tu kan. So saya pun bergerak kan. Ini saya cuma cerita je, teringat dulu zaman saya enjoy dulu. Kalau di sini mesti dah enjoy dah. Saya cerita zaman disco pun masuk kan. Lalas ini cerita dalam buku lah. Saya cuma kedepankan. Lepas tu bergerak kan. Lepas tu saya pun cerita ni banyak flashback lah. Flashback daripada zaman macam saya sebut ni kan. Yalah, Rashid dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat mementingkan pencapaian akademik serta pendidikan agama. Ni saya melepaskan cerita sebenarnya. Tapi kebetulan ni diri saya kurang berminat pada harta benda dan wang ringgit. Ketika ramai orang mengidap untuk menjadi hartawan atau jutawan, dia lebih selesa hidup sebagai seorang pengembara. Itu memang diri saya yang sebenar kan. Jadi benda tu kadang-kadang konflik lah kan. Lepas tu satu lagi ni, saya cerita benda yang betul. Anak muda ini juga mempunyai cita-cita yang agak pelik. Sejak berumur 18 tahun, dia mengidam untuk hidup dalam sebuah negara berperadaban tinggi dengan rakyat yang sayangkan ilmu, sebuah negara yang aman, tiada masalah sosial. Ni dah otak kita fikir tu. Tak tahulah bagaimana rupa negara itu, tapi apa yang dapat dibayangkan, suasananya lebih kurang seperti Andalusia sekarang dan Spanyol sekitar Cordoba semasa zaman kegemilangan Islam di Eropah, ketika tokoh tasawuf Ibn Arabi masih hidup 800 tahun dulu. Kalau orang tahu cerita Cordoba, Andalusia macam mana, siapa di Ibn Arabi, dia faham lah. Ini yang sebut ni, memang Andalusia terkenal. Saya rasa saya tak payah discuss benda semua. Mungkin benda ni sambil orang saya tunjuk ke situ lah. Jadi orang dapat baca sikit-sikit sambil saya gerak ni. Sampai saya explain, saya tak akan sebut SPG. Mungkin saya akan daripada saya setengah saya SPG, baik saya kalau ada soal jawab, saya cuba jawab kan. Basically saya menegangkan orang macam mana saya minat Logan Fran, Pak Roger cerita macam ni, Battlestar Galactica. Lepas tu okay, saya menerang, saya boleh melepaskan dalam buku sebenarnya. Watak saya ni orang yang lurus bendul betul kan.
saya tak suka cakap bohong, saya ni. Tapi bila saya lurus, dua benda sangat, orang tak faham. Orang tak faham kan. Lala nak berkawan kan, saya menjadi budak nakal. Bila jadi budak nakal, ramai kawan. Itu yang berlaku pada diri saya. Perjalanan hidup kan. Itu yang sebut tadi kan. Inilah realiti kehidupan. Berapa ramai rakan mahu mengambil tahu tentang jisim bulan berbanding bumi ataupun bintang. Berapa keratkah anak-anak mahu mendengar huraian ilmiah tentang galaksi, sistem solar, perjalanan alam. Saya baca benda ni sebudak-budak lagi. Siapa pula hendak diajak berbincang tentang Tuhan, malaikat, alam gaib. Lainlah kalau cerita hantu magic, cakap dengan jin kan, ramai geng kan. Itu saya cerita ni kan. Saya masuk sebenarnya flashback. Teringat zaman sekolah sains. Saya sempat masuk sekolah sains. Hari tu berapa? 2 hari lepas 3 hari lepas. Kan, daripada Johor Bahru lalu sini Keluang. Tahun 1983. Semasa menuntut di tingkatan 1 sekolah menengah sains. Saya ni, saya pun dah lupa kan. Saya adalah satu-satunya ahli kelab komputer sekolah. Orang lain semua form 4 ke atas, saya form 1 masuk kelab komputer. Kan? Sebab apa? Saya dah boleh buat program sendiri. Tahun 83 saya buat program sendiri sejak umur 20 tahun. Tapi simple lah. Bukan belajar dengan orang. Baca magazine apa semua. Trial and error. Kodak salah. Repair. Masa tu kan, pakai komputer apa tau kalau orang tahu? Sinclair ZX81. Ada pakcik saya, dia bawa dari England. Komputer tu memory buat 1K je, cocok 16K. Kan. Sekarang orang fikir pun tak terkira lah. Banyak dah. Kelajuan speed. Microchip Zilog Z80, kelajuan 3.5 MHz. Ini punya pula ciput lah sekarang kan. Lepas tu kemudian kat komputer baru pakai Apple II. Kan. Ni saya cerita zaman-zaman tu. Saya tahu sikit kan apa-apa pasal komputer ke depan. Okey. Tak apalah. Kita kedepankan lagi. Okey. Ini ada cerita selepas lah kenapa saya kena keluar kelab komputer. Sebab bawa keluar floppy disk daripada almari. Ada cerita-cerita. Saya banyak melepaskan cerita sebenarnya. Cerita zaman-zaman ni, daripada zaman kena ragging apa semua, lepas tu saya jadi budak nakal. Kan. Adalah apa-apa yang berlaku kan zaman sekolah saya. Saya sebenarnya menggunakan buku ni untuk meluahkan rasa yang tersimpan berapa tahun saya cakap direct kan. Rashid paling kecil hati apabila ibu menuduhnya sengaja menjual pakaian dan cadar untuk mendapatkan duit belanja. Padahal barang kita kena curi. Kan? Zaman-zaman sekolah boarding school. Kan? Kalau cakap Rashid tu ingat kat Rashid. Ingat pula Rashid cakap. Cadar kena curi apa semua kan. Lepas tu balik cakap asrama misalnya. Asrama. Jadi kita budak-budak. Tak ada tulis nama ke dekat cadar semua tu? Pun tak ingat. Sudah nama pun sama je. Kan. Jadi hilang mak marah. Yalah, pada ibu perspektif dia dah kena beli baru kan. Jadi kita lama-lama kita sedih lah. Sebab tak salahkan mak kan. Sebab benda keluar duit kan. Tapi bila kita dalam keadaan macam tu dengan saya, dengan kita ni orang lugu pundul, nak survive dengan orang yang berfikiran biasa, lama-lama tu yang berlaku kan. Lama-lama saya dah ni, okey, aku hilang cadar, aku curi cadar orang lain. Aku hilang baju sukan, aku curi baju. Betul, saya aku. Saya budak akal. Dan saya membentak. Kan? Celah-celah tu boleh baca komen ke? Kenapa dia? Daripada tak kata mencarut, potong sekolah apa semua kan. Itu yang zaman-zaman saya panjat pagar apa semua. Kan? Ni Cik Din Empai Jerai kata saya kawan lama tuan. Siapa? Cik Din. Di mana? Cik Din Empai Jerai. Tahu. Kawan yang mana tu? Zaman sekolah ke apa ke? Lepas tu chewing gum. Assalamualaikum tuan, suka baca cerita tuan. Lepas tu dia kata baru tahu pasal nenek moyang kita. Kalau tak pernah tahu. Siapa chewing gum ni? Tu Cik Din kata, sekarang dah fasa 2 tuan. InsyaAllah tuan pun dah maklum situasi kini. So saya lepaskanlah cerita macam mana saya mula jadi budak nakal memberontak kan. Sampai saya kena tendang sekolah.
Lepas tu saya jadi kaki disko. Ni saya cerita lagi Bayangkan ketika saya buka SPM masa ni saya dah kena tendang sekolah sains. Saya sekolah tinggi MUA. Tengah ada SPM ni, gaduh dengan bapak. Bapak saya ni dia dulu sama dengan mak saya cikgu di MUA dalam sekolah. Kemudian saya dekat-dekat nak darjah 6, bapak saya masuk Kementerian Pelajaran di Kuala Lumpur. Jadi weekend balik. Weekend pun balik. Kita orang adik-beradik memang takut dengan bapak. Kena rotan tu standard lah kan. Memang takut kan. Jadi itulah. Lepas tu saya masuk sekolah sama. Sekolah sama berlaku lah macam-macam gini kan. Jadi kita jadi budak nakal, memberontak apa semua. Lepas tu balik-balik. Lepas saya kena tendang adalah dia punya kes kan. Lepas tu nak SPM, cerita yang saya ingat macam ni. Saya selalu lepak dengan kawan-kawan, main gitar sampai lewat malam. Sekali bapak balik kan, balik marah gaduh-gaduh. Saya di rumah. Tengah-tengah SPM masa ni, masa tu baru nak start SPM ke saya dah ambil paper. Saya lari rumah, saya duduk rumah kawan. Tapi tak jauh lah kan. Lepas tu saya nyari-nyari tak ambil SPM tau. Tapi nasib baik saya terfikir juga pasal masa depan kan. Saya call rumah, cakap dengan adik saya pun macam mana adik saya boleh pick up kadang-kadang tak ingat macam mana. Bukan mak saya yang pick up, adik saya pick up. Sebab mak saya tak tahu saya kat mana kan. Adik saya pick up. Saya minta bawakan baju sekolah, jumpa kat tempat warung-warung, tempat budak lepak. Ambil baju sekolah, time biasa pergi biasa. Tengah SPM sampai berapa hari jugalah. Sampai saya tak tahu, saya lupa. Ada saya balik SPM, satu paper. Lepas tu saya pergi tempat kawan, saya tolong jual rojak. Siapa? Ada masa tu rojak ni dekat Tanjung. Masa tu bukan dekat tempat yang sekarang ni tau. Ada satu tempat lain kan. Tengah-tengah bapak datang, dia nampak saya. Lepas tu pujuk balik rumah. Sambung macam biasa kan, macam biasa. Itulah. Lepas tu habis, mula senyap. Tak kata apa. Saya buat apa pun bapak tak cakap apa kan. Lepas tu inilah. Ni saya cerita ke tak tak ingat ni yang saya sebut ni. Dipendekkan cerita setelah fikir masa-masa tentang masa depan, pemuda menelpon seorang adiknya supaya membawa pakaian sekolah. Hairi yang bawakan. Dia pakai kerja sekal. Rendezvous dia orang tempat kawan biasa lepak. Kawan ni siapa tau? Kawan tempat biasa lepak yang bercerita itulah dengan si Aisyah apa semua tu. Yang pelakon tu. Yang depan SAB. Kan? 3 hari kemudian baru kembali rumah serta sempat dengan ayah dan ibu ketika menelusukkan menjual rojak di tepi Sungai Muar. Selepas menduduki satu kertas peperiksaan masih lagi dalam pakai sekolah. Saya tak cerita lepas tu. Ni saya kadang-kadang saya lupa lah. Saya dah dari rumah berapa kali sebenarnya. Yang ni kata kat SPM. Form 3 pun saya lagi sekolah, saya lagi rumah. Itu cakap dalam keadaan ni masih mampu mendapat grade 1. Walaupun aggregate tak sebab mana. Dapat 14 aggregate. Kalau orang zaman-zaman kita tahulah aggregate macam mana kan. Sekarang kan budak-budak dia tak tahu macam aggregate kan. Dia tahu A, aku AA 8A kan. Padahal kalau banding zaman kita ni, A ni ada A1, A2. Dia kira 6 sajak kan. Kalau 8A, kita tak kira macam tu lah. Kalau kita ambil 6 sajak kan, 12 aggregate pun boleh semua A. Kan? Sedangkan yang terbaik 6 aggregate. Orang tak tahu sistem tu sekarang kan. Masa tu okey. Tapi saya punya agama 6, BM 3, Inggeris dengan matematik 1 kan. Tapi apa pun dipendekkan cerita, dengan modal tu lah saya dapat masuk program A-level sampai saya pergi opsi. Itu kata okey. Bertahun kemudian baru terfikir bagaimana hidupnya boleh jadi begini. Kenapa jiwa terasa begitu bercelaru. Baru sedar dirinya telah hilang perasaan home sweet home sejak berumur 12 tahun lagi. Jadi saya ni sebenarnya sejak masuk zaman asrama, saya tak fikir, bila saya reflect balik,
saya hilang rasa home sweet home tu. Sejak umur Lama 12 duduk tahun. asrama. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Kan? Jadi, bila masuk saya punya zaman pencarian ni, sebenarnya saya tak sedar lagi. Saya mencari balik makna tu. Ini saya cerita sekali kan. Pasal sesat 9 jam. Seorang diri di tengah hutan. Ada kan? Mendaki Gunung Nuang. Hingga kan, Gunung Nuang daripada Janda Baik Bentong tahun berapa ni? 2023. Masa ni orang tak buat lagi benda macam ni. Kan? Orang masuk Gunung Nuang. Orang masuk Gunung Nuang mesti selalu lalu ulangat. Kalau Janda Baik tu orang naik tu orang cari akar je. Orang pendaki biasa tak naik. Saya tahun tu saya pergi sorang-sorang, saya bawa beg baju kotor ni. Nak keluar ulangat, nak balik Kajang bawa baju kotor kan. Konon-konon nak tidur atas Gunung Nuang. Saya sampai pukul 6 petang. Konon-konon nak tidur bawah Beirut kan. Yang dia punya kat puncak tu tidur. Masa tu hujan. Lala bila dah lama sikit, dah agak sejuk tak tahan badan. Saya terpaksa turun juga jalan. Ini pasal cerita lah. Tapi 19 jam saya dalam hutan seorang-seorang. Tak, 19 jam tu saya kira yang sesat je. Saya tak kira masa panjat tu, sebab masa tu saya tak sesat. Yang sesat tu lepas saya turun hilang arah. Tapi alhamdulillah saya sebut dapat keluar selamat. Sebab walaupun masa tu saya ni bukanlah orang alim tak solat sangat apa semua, tapi saya punya tawakal kuat. Saya percaya pada tawakal tu. Ni yang saya cerita pergi Kampung Gajah, hantar orang sampai berjalan tu. Semua nak tunjukkan keadaan tu kan. Cerita yang saya follow Sungai Perak, follow lala dah sampai Tasik Banding, lala dah sampai Jeli. Itu saya dah ceritakan sebelum ni banyak ni. Pergi Kuala Kelawang ni berjalan apa semua kan. Pergi Kuala Kelawang. Kuala Kelawang. Pergi Kuala Kelawang. Ni saya tak cerita lah dalam perjalanan nak ni. Kan. Kuala Kelawang ni 9 Keluar Tria Pahang, lalu tahu je sama je Gantut. Tahu je. Start daripada Kajang ni. So Kuala Kelawang kan. Tak plan. Tak tiba dah sama je Gantut dah. Ini yang saya cerita kan. Cerita kan. Ini cerita satu cerita. Saya punya hari tu saya ada cerita masa nenek, sebelum nenek saya meninggal, saya ada cerita yang keberapa saya lupa. Tayar motor meletup. Motor besar saya, tayar dah nampak benang, tapi saya bawa juga. Nak naik seekor yang mula naik bukit ke Genting Sempah, tayar meletup. Tapi saya jalan juga. Saya buat tak tahu, saya sikit-sikit. Tak ada benda. Sampai lepas terung, guduk. Rupanya tayar dah ni. Kan? Bila cek, rupanya saya punya tube dah keluar dah. Berlubang. Itu masa tu di 2022. Sebelum tu saya pernah yang jalan ni saya cerita kan. Dah sampai je Gantut ni. Wah, terima kasih Haziq. Haziq bagi topi. Tayar dah botak. Lebih 4 bulan dah botak. Nampak track. Kan. Daripada Temulur ke Gantut tu tengah-tengah. Baru pancit. Kat mana area tu kan. Bukan ada kedai motor biasa adalah. Tahu apa saya buat? Pergi kedai motor. Saya minta macam selotip ke apa. Selotip lubang tu. Susuk. Pam. Dapat sampai Gantut. Baru tukar tayar. Gantut ada kedai tayar besar. Kedai tayar besar pula. Kedai tayar motor besar lah. Itulah pakai saya. Kan. Dengan tayar buruk tu lah dapat naik bukit-bukit Kuala Kelawang. Kan. Tahulah Kuala Kelawang macam mana. Dengan tayar macam tu lah. Itu yang saya nak cerita kat sini. Begitulah kehidupan Rashid 10 tahun kebelakangan. 10 tahun kebelakangan tu maksudnya sebelum pergi bergerak kat Aceh lah. So ini semuanya saya nak build up mukadimah. Macam mana kan. Antara saya cerita ni kan. Saya ikut gerak hati. Cerita juga sebut. Saya pernah pergi Eropah seorang diri. Saya ada cerita itu lepas pengajian di England tamat. Tumpang kereta orang, motor lori, van, tidur bawah jambatan, bawah pokok, tepi highway. Dalam sampan mesti tidur. 2 malam saya tidur dalam sampan orang. Sampan lah. Bot macam sampan tapi ada enjin. Dekat Amsterdam, 2 malam saya tidur. Kan? Dapat dalam 11 negeri. Holland, Germany, Czech Republic, Slovakia, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Italy, Monaco, France, Belgium. Masa ni saya tak tahu ni belanja tak tambah RM10. Okey. Maka berbalik pada petang 10 tahun baru pejabat Pak Syed. Pada mulanya tak tetapkan tarikh kan. Tapi disebabkan dah rasa terkilan tu bergerak malam tu. Dikala orang ramai bersusu.
Menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur untuk menyambut perayaan Tahun Baru secara besaran, Rashid pula keluar seorang melawan arus meninggalkan kota raya dengan segala kemeriahan. Pemuda yang sudah lama mencari erti keterangan sejati berazam untuk meninggalkan segala huruf pikuk keduniaan. Masalah nak pergi Aceh, masalahnya wilayah itu sedang darurat. Sengsara dilanda perang, lalu dapat kesejahteraan itu ditemukan atau malang nanti di hadapan. Okey, ini saya dan okey, maka tajuk kesusahan pelak. Okey, ini saya ringkaskan Muka 5 saya mula membuka cerita pasal pelak. Apa itu kerajaan pelak, kan? Walaupun telah wujud 400 tahun sebelum Pasai, 600 tahun sebelum Melaka, ia kurang diberi perhatian sebelum mereka mendalam. Saya lompat-lompat terus lah. Masa tu kaji sejarah pelak ni sebut pasal abad ke-19 Masehi datang rombongan 100 orang pendakwah dari Timur Tengah. Ahli rombongan ini dikatakan terdiri daripada keturunan Sultan. Okey, ini ada seorang bernama Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Ini saya tak payah anak ni lah, saya bagi lompat ke depan. Lepas tu naik Sultan pertama pelak yang keputusan Rasulullah ni tahun 840 Masehi. Saya ke depan lah. Ini kalau mungkin dalam sesi soal jawab. Okey, ni basically saya mencerita kenapa saya kaji pasal pelak. Ada nama Sayyidina Salman Al-Farisi, sebagai saya ke depan lah. Depan Ni sejarah pelak. Buka. Kenapa ni? Saya buat dalam dialog dengan kawan-kawan kan. Nak sampaikan sejarah, maklumat ni. Dan saya ke depan. Okey. Lepas tu, cerita sikit pasal Melayu Cerita pasal Melayu. Saya buat dalam bentuk dialog kan. Apa tu Melayu? Kan? Apa tu Melayu? Cuba kamu teliti balik muka orang Melayu. Ada yang putih, ada sawo matang, ada gelap, ada muka India, ada muka Cina, ada muka Arab. Kan? Tengok macam ni kamu. Masa tu saya sekarang saya dah tua, gigi pun banyak dah ni. Taklah tua sangat lah kan, tapi tak jaga sangat penampilan. Dulu saya masa zaman budak dengan putih, dengan rambut memang perang. Rambut perang. Tapi saya sebenarnya masa zaman saya budak, saya tak bangga dengan rupa saya tu. In fact, saya malu saya tu. Saya malu sebab orang cakap saya Mak Saleh Celup. Saya bukan anak kalau dulu KL yang cerita saya kat Muar. Bila orang kata Mak Saleh Celup, ada rambut perang tu, macam kita rasa wah. Padahal kalau setengah orang kan, tak tahu lah sekarang orang tak heran kot. Setengah orang, lagi rupa aku macam orang putih lagi. Bangga kan, betul tak? Muka mix kan? Tak, saya masa budak saya rasa sebenarnya nak kata bukan empathy complex lah benda kan? Nak kata empathy tak lah, tapi rasa canggung saya canggung. Sampai ada cikgu tegur, rambut merah macam rambut sakai, rambut orang tak mandi. Rambut saya merah. Sakai orang asli kan? Entahlah. Sakai orang Kan? asli lah. Itu ayatnya. Rashid benar terasa malu dengan keadaannya. Terutama kulitnya putih kemerahan bersih. Selalu diejek rakan supaya licin macam kulit perempuan. Kulit saya cantik, bersih. Walaupun saya berbudak main tanah apa semua. Sebab apa? Kita luka cepat baik. Betul? Kan? Jadi, tapi kan, kita main rabi, tapi tak ada parut. Macam tu kan? Macam pada setengah orang kan? Kalau jantan ni kena banyak parut lah. Tak, kita memang masuk ni, tapi kulit cepat sembuh, putih kemerahan, kan? Yang ada BCG tu dah ada, kan? Cuma lama kemudian baru kita tahu rupanya ramai orang nak rupa macam Mak Saleh, kan? Tapi tak semua jadi. Dia buat lah apa semua kan. Dan muka macam tu kan. So saya masa dulu saya inferiority complex sebenarnya. Saya malu. Tapi benda tu juga yang membuat faham isu tadi kan. Orang Melayu ni kenapa macam-macam rupa. Itu yang saya kaitkan dengan Aceh kan. Ada orang Aceh cakap Aceh singkatan untuk Arab, Cina, Eropah dan Hindi. Kerana memang campur. Rupanya orang Melayu yang kita ada ni pun dah macam-macam kan.
Ini saya bawa persoalan Melayu tulis tentang asal usul kan. Banyak sebenarnya saya bawa, macam-macam isu saya bawa dalam benda ni. Nak cerita letih nak cerita sebenarnya. Buku ni pun letih kan. Tengok yang pada buku, kita ke depan terus. Macam mana tahu ya Rojak jualan di Tanjung Mas. Sebab abang sebut tadi, tolong tolong kawan jual rojak. Tahu pula Tanjung Mas. Apa tak sebut Tanjung Mas pun, tapi sebut Muar. Dia pandai. Ini ada isu-isu saya bawa lah, apa yang berlaku di Timur Tengah. Saya gunakan watak-watak, saya lompat lah untuk saya membina cerita pelak tu. Apa important dia pelak tu kan? Dia ada kena mengena sebenarnya dengan apa yang berlaku di Timur Tengah. Saya lompat ke depan tu lah. Bab 2 yang saya cerita tadi, sambung balik bila orang berpesta malam apa nama, malam baru pergi ke Tanjung Malim. Sebelum ni saya dah cerita dah, susun ke depan. Saya rasa tinggal 13 minit ni, saya cuma ringkaskannya lah. Sampai tu baru nampak tentang Markas Sulaiman ni banyak isu sebenarnya bawa. Sebenarnya abang pun tak pasti cara nak cerita yang terbaik macam mana kan. Macam-macam isu. Cerita Sultan Alauddin, cerita Temenggung, cerita apa semua ni. Saya ambil daripada cerita sejarah dan sebagainya. Cuma nak bagi orang faham kan. Cerita Tun Fatimah, cerita Gunung Ledang pun ada. Okey, seperti Gunung Ledang. Cerita kejatuhan Melaka. Okey. Ini yang cakap isu kejatuhan Melaka. Saya rasa dulu orang tak pernah bawa tau benda ni. Kejatuhan Melaka berlaku ni. Sebab saya jumpa ayat yang saya guna ni, ramai orang pakai rupanya, dia ubah-ubah. Ini bab 2 Dalam bab 2 saya gunakan ayat ni. Cuba tengok ni. Buku terbit Jun 2006. Rasanya sebelum ni orang tak pernah bawa isu ni. Pernahkah anda bertanya secara jujur mengapa kota Melaka yang digelar barat sebagai Venice of the East boleh kalah dengan mudah? Bukankah ia diakui ramai sebagai kota paling makmur di rantau ini pada zaman itu? Dan untuk mempertahankannya, bukankah Melaka memiliki angkatan perang hebat, termasuk perlengkapan laut yang amat besar dan paling canggih di bumi Melayu? Lalu bagaimana ia berjatuh ke tangan Portugis yang menurut ceritanya cuma membawa beberapa buah kapal sahaja? Apakah dalam kelengkapan Melaka begitu lemah? Sejarah rasmi sering menyebut Melaka jatuh kerana kelengkapan moden angkatan Portugis mengatasi kelengkapan kuno orang Melayu. Mereka memiliki meriam-meriam berkuasa tinggi, istingga, pisau lama, baju dan perisai besi. Sedangkan orang bersekali kan. Nampak dalam sejarah, masa kita sejarah, belajar sejarah tak ada. Tak ada lagi masa ni. Dia cerita pasal jatuh Melaka. Saya rasa sebenarnya tak ada orang bawa isu ni secara publik tau. Tetapi tanyalah diri anda secara jujur, apakah orang Melaka yang ketika itu telah lama menerima pengaruh para pengunjung dan pedagang dari peradaban pembesar seperti Empayar Islam di Timur Tengah, China dan India begitu daif dan mundur? Kita telah lama menjalankan hubungan diplomatik dengan negara jauh lebih maju daripada barat zaman itu. Apakah orang Melayu tidak mengerti keperluan pertahanan untuk menjaga sebuah kota yang menjadi tanda perdagangan? Nusantara. Lepas tu boleh. Tidak, dalam Melaka jatuh bukan kerana orang Melayu kuno. Kan? Dulu Melaka sudah memiliki meriam istingga, boleh dibelikan. Kalau tak buat sendiri pun boleh beli. Sudah kena apa itu baja besi. Kan? Malah mereka yang memilih untuk berlawan keris dan tombak dan lembing pun bukan calang-calang orang. Tapi itu saya buka cerita ni, tak, apa yang berlaku adalah lebih daripada pengkhianatan kan. Cuba cek mana-mana bacaan sebelum Jun 2026. Ada tak orang bincang isu ni? Belum ada lagi. Belum ada lagi orang bincang isu ni. Open. Sekarang bersepah kan, macam-macam kan. Semua orang founder, semua orang pengasas, semua orang apa semua kan. Jadi sebenarnya banyak isu yang dibawa So dia buka cerita pasal Melaka. Tinggal 10 minit untuk ni. Saya nak ringkaskan, kalau boleh saya nak habis buku ni secara ringkas lah kan. Basically saya buka hal-hal ni. Banyak hal tak buka. Kenapa kejatuhan Melaka tu. Lepas tu ni apa ni. Oh ni ada teori-teori lain lah. Ada panjang cerita. Tapi okey. Balik ke cerita Tanjung Malim kan. Masa tu saya dah sebut sebelum ni. Masa tu session ramai student. Saya naik ke tepi.
Okay, tapi ni adalah ayat-ayat pula keluar kan. Lepas tu bergerak. Oh, cerita pemuda kafir pun keluar. Tapi sebab apa? Sebab masa tu kan memang macam something yang spark kan. Ya, sebab ini Sebab ada. semenjak yang kes yang apa tu, yang langgar tu, kata Langgar apa? Oh tak. Langgar tu dah cerita kan? Yelah, dah cerita sebab dah. maksudnya terbit daripada Yes. peristiwa itu. Sebab ada berapa, bukan saya seorang sebenarnya. Agak ramai orang yang spark sejak berlaku peristiwa kejatuhan Trade Center. 9/11. 9 September tu yang bangunan Trade Center jatuh tu. Kan orang yang tiba-tiba dapat panggilan kan. Oh. Masing-masing masa tu nak cari kena jati diri. Okay. Dipendekkan cerita sampai taparut jam 1 pagi. Night shift tak ada orang. Dah malam kan. Lepas tu tidurlah dekat surau. Lepas tu besok dapat naik bas. Dapat naik bas, dah jalan kaki sikit dapat naik bas, pergi ke Teluk Intan. Itu yang saya pergi. Melangkah ke makam seorang wali Allah yang pada memasal Nabi Muhammad Mekah, tetapi lari untuk memulakan kehidupan baru di Perak. Kan, ini sebab tu saya buka cerita kisah Kamat Kolibido. Saya dah cerita sikit sebelum ni Kamat Kolibido ni siapa? Kan, dalam keluarga saya moyang atas lah. So saya lompat, saya buka cerita mengikut kajian saya, pengetahuan saya, dia ni asal daripada Pelak kan. Bukan sebelum saya kemudian kan. Kan. Lepas tu tentang kenapa saya boleh tahu tentang makam pun saya ada cerita sebelum ni. Nampak ke depan lagi. Ke depan dah. Lepas tu okey, tak apa. Ni pasal Kamat Kolibido punya cerita banyak ni. Banyak ni. Sambil tu boleh saya bacakan tak? Okey, apa dia? Okey, AI ni pula kata merasilu pelbagai cerita tentang nenek moyang dan teknik penyampaian cerita. Ini apa AI? Lepas tu nama Adhak ni, Tok duduk kat area Perak ke atau luar? Oh, kami duduk di Selangor. Dia tanya, buku kuning, buku-buku ni ada dijual ke ataupun PDF? Okey. Ini sebenarnya asal memang ada jual. Dah habis kan? Dah habis dah semua. Ramai orang tanya kan? Cuma nak terbitkan. Yang saya tunjuk ni PDF. Okey. Yang buku merah dan yang merah dan hijau tu insya-Allah ada sikit. Okey. Apa? Dalam ni juga saya cerita pasal nenek saya ada cerita sebelum ni kan. Tahun 2002, satu tempoh yang mencekam jiwa. 3 bulan selepas nenek pergi, adik saya accident meninggal. Lepas tu adik bongsu. Adik lelaki bongsu lah. Lepas tu kenapa saya jumpa nenek? Pasal apa? Okey. Awal tahun 2003, selepas lebih setahun mencari yang mengembara lagi, baru faham maksud nenek. Nenek kata kita asal keturunan orang baik-baik. Apa dia? Baru tu dah lama baru saya faham apa maksud dia orang baik-baik tu kan. Okay, so, ini semua soal pencarian lah. Ke depan lagi. Sebab banyak cerita. Ini sampai kenangan zaman kat London dulu. Saya mandi dekat Trafalgar Square. Sebelum ni kan yang apa nama, minggu lepas punya saya ada cerita tentang satu watak Noh kan. Saya ada sebut, saya gunakan nama Noh ni dalam buku ni kan. Dalam saya cerita kita kenal sebenarnya kat London tahun 95 kan. Okey, ni ke depan pasal ada cerita pasal Parsi, Saidina Umar, macam-macam lah kan. Saya nak sebab apa yang saya nak beritahu bahawa masa ni dalam saya bercerita, dalam kita bercerita pasal keturunan, pasal Pelak, pasal apa semua kan, kenapanya datangnya banyaknya keturunan Nabi ni ke alam Melayu ni, sebab apa yang berlaku di Timur Tengah sebenarnya. Panjang pergolakan zaman Umayyah, pergolakan zaman Abbasiyah dan sebagainya kan. Ada sebab ini cerita-cerita ni melibatkan hal Ahlul Bait. Okey, ke depan. Zaman. Wakaf untuk nenek ni sebenarnya saya melepaskan perasaan ni. Saya merasakan perasaan saya yang terbuku. Saya buat dalam bentuk ni, nenek tak ada kan. Saya ceritalah konon-konon lepaskan. Memanglah nenek tak ada kan. So melepaskan cerita apa yang berlaku. Daripada kecil sampai ni, apa yang saya rasa sebenarnya yang menyebabkan saya memberontak sampai mencari. Ke depan. Okey. Bab 3 ni, ini seperti saya sebutkan.
mengatur langkah ke Pulau Pinang, Datul Intan. Kan, kenapa saya nak pergi ke Pulau Pinang? Sebab ada ferry ke Belawan, pelabuhan terdekat ke Medan, dalam rangka perjalanan untuk masuk wilayah Aceh Darussalam. Masa tu kalau nak pergi, kena pergi masuk Medan tu. Itu saya ada cerita apa yang berlaku. Kan, nanti ni saya kedepankan, saya ada cerita pasal ferry patah kemudi dan sebagainya kan. Ni Terminal Ferry Jogtown masuk ke Lembah Berjula. Ni masa saya sampai sebenarnya 3 malam saya tidur di Lembah Aceh sebenarnya. Di Masjid Lembah Aceh. Ni saya cerita macam mana saya sampai, apa yang berlaku. Dan macam-macam lah. Dan flashback macam-macam. Flashback naik gunung lah apa semua. Tekak pun tak ada lah. Tekak pun tak ada. Saya tekak sikit. Cakap tak ada. Suara tak ada. Okay. Lah. Okay. Tak apa, 3 minit. So, saya sebenarnya nak ringkaskan ni kan. Apa yang berlaku. Setengah benda saya dah cerita dalam... Buku ni berapa pages? 3 something 300. Sebenarnya 304. So, Abang dah buat satu... Apa tu? Dah cerita. Lepas tu pasal Lembah Aceh. Lepas Abang nak lompat ke depan ni. Nak cepat. Half. Cerita buku 1. Boleh tengok lah ni. Sampai ada hal, ada orang dikenali sebagai orang kaya-kaya majalah Melayu, Ahmad bin Rahman boleh naik. Sebenarnya Ahmad bin Ibrahim ni, saya silap info masa ni. Pasal bila kita dah pergi, kita tengok balik pasal kan. Raja Kemuliaan Hayati ni siapa, Sultan Ali Mughal ni bab Aceh lah. Boleh je mereka boleh Google nama-nama watak-watak tu. Yalah. Sebenarnya watak sebenar kan. Watak sebenar memang ada. Nak ke depan sikit. Okay, terus. Lepas tu masuk pasal Syekh Abdul Ghazali. Kenapa masuk Syekh Abdul Ghazali? Orang yang follow cerita-cerita wali tahulah Sultan Aulia kan. Dalam ni saya gunakan cerita lah asal usul Syekh Abdul Ghazali, siapa bapak dia, macam mana bapak dia boleh bertemu dengan mak dia, dapat Syekh Abdul Ghazali, apa cerita perjalanan dia kan, menuntut ilmu dan sebagainya kan. Sebenarnya saya bawa cerita Syekh Abdul Ghazali masa ni, tapi saya tak sebut sebenarnya kenapa saya bawa. Sebab sebenarnya kalau ikutkan nasab yang saya sebut ni, yang terkait sampai jadi Mak Bengong ni, dia sampai kat situ. Mak Bengong. Jadi saya kadang-kadang kita tak faham kenapa kita mau gerak dalam macam sini kan. Rupanya gini-ginilah perjalanannya. Okay, tak apa, lompat lagi depan. Lompat lagi ke depan. Banyak lagi kita ni. Allah. Okay. Allah Akbar. Okay, bab 4. Ini saya cerita pasal ferry kan, nak ke Belawan. Okay, saya ada cerita dah. Saya dah cerita masa dalam 2-3 minggu lepas kan, abang cerita yang pasal kemudi patah. Lepas tu abang jumpa satu keluarga ni, orang Medan, abang tumpang dengan orang kan. Ini dah ada kat sini. Macam mana saya sampai Kak Dewi ni ada cerita. Okay, macam mana saya jalan di pergi Masjid Al-Mansur di apa nama, di Medan dan sebagainya. Waktu saya pergi, dejavu, saya banyak dejavu lah. Saya biji letih lah. Lepas tu memikirkan macam mana nak masuk ke Aceh. Okay, ni Sultan Delik. Lepas tu okay, kita ke depan ke depan Cerita pasal bab Langsa. Okey. Lepas tu legenda Mersilu, kemunculan Sultan Melikus Saleh. Qadassallahu sirrahu. Okey, sini saya cerita pula pasal cerita Sultan Melikus Saleh ataupun Mersilu. Nama Mersilu ni saya letak, bila saya nak print buku, saya buat syarikat sendiri, Wasilah Mersilu Enterprise. Kenapa? Sebab saya meminjam nama Mersilu. Tapi masa saya buat ni, memang saya menumpang nama ini. Tapi masa saya buat, sebenarnya tak ramai orang tahu siapa Mersilu ni. Bukan saya. Siapa Mersilu yang sebenar? Even abang cari research pun banyak info kan. Masa tu tak ada lagi. Padahal dia ada dalam siapa yang tahun 70-an, 80-an kalau masuk Form 6 belajar sastra akan jumpa nama ni dalam Hikayat Raja Pasai dan juga Sejarah Melayu Sultan Selatan. Tapi selain itu orang tak tahu siapa Mersilu ni.
Jadi bila saya buka cerita ni, tujuan saya gunakan nama ni supaya orang cari siapa Meral Silu. Bukan cari saya. Siapa Meral Silu, siapa tak faham. Meral Silu Sultan Malik Saleh. Yang cerita ni sebenarnya saya tak sebut direct, tapi kiaskan bersambung ke Syekh Abdul Qadir ni. Kenapa dia ada alam Melayu? Nasab dia. Kenapa? Sebab apa saya nak menceritakan mukadimah tadi adalah sepeninggal aku tidak telah wafat kelak akan muncul sepanjang di bawah angin samudra namanya kan. Sebab cerita yang saya nak bawa ni, kenapa dia orang ni ada, apa kaitan dengan sabda Rasulullah kan. Sebenarnya saya berkias lagi masa tu menyebut kedatangan ramainya keturunan Rasulullah tu ke alam Melayu kan. Dia sebenarnya dia laluan laut dia memang jumpa Aceh dulu kan. Sebetulnya banyak masuk Aceh. Okey, saya kena pakai depan lah. Ini kalau ikutkan saya dah boleh rasa kak ke depan ni cerita pasal Meral Silu tadi Lepas tu okey, ini saya ada sebut tadi bersiap sedia meninggal medan untuk masukkan perjalanan ke Aceh. Lepas tu lalu Tanjung Pura. Saya dah cerita sebenarnya benda ni. Tapi kemudian saya kena turun bas di sepadan. Askar ni dia saya cerita perjalanan tu macam mana saya tinggal di masjid Tanjung Pura. Lepas tu kampung Bambu Salam, tempat Syekh Abdul Wahab kan. Macam mana cerita dia. Lepas tu ke depan lagi Syekh Abdul Wahab siapa. Okey, tak apalah, ini pemerhatian saya. Depan. Okey lah, ini saya punya pemerhatian lah kan, hari yang saya tak apa senang tengok. Lepas tu cerita tu habis kat sini Kalau kak ikut kat sini, cerita dalam buku-buku ni, bola perjalanan ni habis pada saya di Bambu Salam. Lepas satu malam tidur di Musuluk, besoknya saya nak bergerak ke Aceh. Cerita tu habis. Dia akan sambung ke sini. Jadi saya dah bila ni? Bila? Belum lagi. Ni sebab bila satu bab lagi, bab yang ke-nombor. Semula pasal bumi para wali. Itu yang buka balik cerita ni. Sepeninggal aku telah wafat kelak akan muncul sepanjang di bawah angin. So saya cerita pasal kerajaan Semua Pasai kan, berdasarkan daripada Kitab Raja Pasai, juga daripada Suratul Salatin apa dia cerita dia, macam mana ia diasaskan. Masa kita pergi Aceh 2009 first time kan, kita kan selalu pergi yang pesantren. So dia punya tengku, dia pun selalu cerita kan. Dia jumpa je dia baca. Benda ni bukanlah kata hadis. Tak tahu macam mana. Tak, kalau nak sebut pasal ni, sebenarnya Syed Al-Atas Profesor Syed Al-Atas, sekarang Profesor Diraja pun dah buat dia punya kajian pasal tu kan. Dia ada dalam historical facts and fiction kan. Dia pun menyokong kewujudan cerita itu sebagai factual, bukan sebagai bayangan saja. Dia kata ya ke, shot sendiri ke kan. Jadi saya nak Al-Atas dia komen sama itu. Boleh cari buku historical facts and fiction. Ini yang lepas tu siapa Sultan Malik Saleh. Saya rasa kalam saya tak sampai sekarang ni. Pasal kenapa. Sebab Sultan Malik Saleh ni, Meral Silu lah. Saya ada cerita itu bahawa wasiat menyuruh mencari orang ni. Lepas tu bagi satu Quran, suruh baca. Lepas tu diislamkan, mengucap. Lepas tu ditabalkan balik cara Islam, dia bagi nama Sultan Malik Saleh. Soalnya kenapa? Kan? Kenapa tu? Sebenarnya saya tak cakap direct, saya memberikan bayangan bahawa di situ ada suatu perwarisan. InsyaAllah bila sebut macam tu, baru ni ada kawan minta saya bercakap nanti dia nak buat recording podcast. InsyaAllah tak lama lagi, saya tak tahu bila nak keluar. Dia minta saya pilih tajuk. Bila? Saya pun tak tahu, jangan sebut tadi dulu lah. Kita pun tak tahu boleh keluar. Tak podcast. Cuma saya boleh sebut, dia kata dia nak minta saya kupas sesuatu tentang alam Melayu antara tahun 1300 hingga 1500 Mesir. Jadi saya rasa saya nak bawa tajuk. Saya fikir apa aku nak bawa Samudra Pasai. Samudra Pasai. Lepas tu saya pusat kekelifahan alam Melayu. Ada soal.
InsyaAllah nanti ada podcast. Itu saya akan mungkin bincangkan lebih dalam hal ini kan. Sekarang saya rasa saya kurang kalam nak bercakap. Sebab kan? mungkin keletihan travel. Mungkin keletihan. Bayangkan kan, saya 8 hari 7 malam baru balik tadi sampai rumah pukul 6. 8 hari 7 malam beraya. Kalau campur rumah Cik Malaysia 27 rumah. 27 rumah. Ziarah saudara kan. Rumah saudara. Ayah kawan seorang je kot. Yang lain semua saudara mara belah. Ziarah ayah dan ibu. Belah isteri saya, belah bapak saya ada, belah mak saya ada. Kan. Balik dah drive 1371 km. Saya dah tengok lah meter tadi. Memang tengah penat lagi. Okey. Kan? Kita balik dah baca. Saya rasa nanti macam cerita ni ujung dia. Kena Bab ni ujung dia apa dia? Pernah lupa. Panjang lah. Oi, ya Allah ya Tuhanku. Baru 200 nak sampai ke 300 tu. Oh, oi, betul. Penutup sampai bila berpetualang. Saya gunakan ayat ni. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Iji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fad'uli fi ibadi wa'dhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi dari rakyatnya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Kenapa saya guna ayat ni? Sebab ini harapan pada diri. Kan? Macam cerita ni kita dengan mencari diri dan hati lah. Bergolak kenapa aku lalu macam ni, hidup gini-gini lepas kecil sana kan. Jadi hilang suam-suam. Yang nak tadi tu ketenangan tu. Jadi saya nampak ayat ni, saya macam connect dengan ayat ni daripada surah Al-Fajr. Jadi basically cerita ni dia balik dari pantun saya sebut dah. Tahun kembali tak henti-henti mencari erti dan juga diri. Jiwa sepi menangis sendiri, hati diceritakan sepanjang lagi. Kan? So, tu ada orang tanya, dia ni kau nak cari harta lama kat Aceh ke? Tak. Sampai dia baru tengok ada cerita dekat Discovery Channel pasal harta. Sebenarnya harta yang sebagai jawapan ni apa hartanya? Apa? Pernah dengar tak? Firman Allah mengenai kuntu kanzan, harta yang tersembunyi. Kuntu kanzan, dia ada hadis lebih kurang macam ni. Pasal dia kata, harta itulah yang aku cari. Bukannya emas, bukan intan belian. Tapi saya tak tegangkan kuntu kanzan tu. Tak tegangkan. Kuntu kanzan ni sebenarnya cerita bila hadis qudsi kan, Allah kata, ayat saya lupa, tapi ada kata kuntu kanzan, aku adalah harta yang tersembunyi. Macam tu kan. Aku cipta makhluk supaya mengenali aku. Dia tak berapa cantik lah saya punya ni kan, tapi memang ada kan. Jadi bila saya sebut harta, itulah harta dia sebenarnya kan. Sebenarnya tauhid. Tapi saya cerita macam-macam lah, macam-macam perasaan apa semua kan. Dah sampai ke ujung. Okey. Sampai bila berpetualang? Sampai bila anak muda bernama Muhammad, ini saya semasa dah cerita nama kan, harus merayap ke sana kemari, hidup merempat bagaikan musafir terbuang tanpa tempat yang betul dapat memberikannya istirahat. Mungkin sehingga segala cerita perkataan Aceh yang patut disampaikan, segala beban pengetahuan yang tanggung sejak lebih dari tahun lalu dapat dipakai dalam menemui ramai nanti. Dan mungkin selepas itu Allah akan menemukan hubungan jari sejak lebih dari tahun lalu. Okey. Tak apalah, dia ada benda-benda yang dah lepas kan. Saya tulis ending ni 5 Disember 2005. Walaupun buku keluar Jun 2006. Okey, ke bawah. Ini, saya tunjuk bawah ni apa tau. Inilah mula asal. Kulit asal warna hitam tau. Kulit asal warna hitam. Dan sebenarnya saya tak ada tajuk lagi. Saya letak jilid 1 je, memang pecah 3. Sekali bila ini kan, saya nak hantar printing ni, hari nak hantar printing. PDF dah ada. Lepas tu orang dekat ni, orang dalam dunia buku lah dekat situ cakap, dia kata kalau saya letak jilid 1, jilid 2 susah nanti, takut orang takut nak start sebab nanti alah, nak kena tunggu ada sambungan lagi. Kan? Satu lagi kali dia cakap, dia recommend saya tukar. So on the spot dah saya fikir, saya ingat 2-3 jam juga. Aku nak buat macam mana ni? Tukar. Kalau tengok kat sini kan nampak tu. Kan? Tu design asal dia. Tukar. Dan nama tu saya dapat masa itu juga. Nak hantar printing tu. Fikir apa aku letak
mencari diri dalam itu. Sebab memang itu yang berlaku. Itu yang depan tu yang gambar tu. Kan? Sebab mencari diri, dirilah diri. Diri ni kalau orang katakan kata setengah orang, makrifat dia tinggi cerita tu. Kan? Kenal Allah, kenal diri merata lah apa semua. Itu baru. Sebenarnya itu baru permulaan. Mengenal diri tu dengan Allah tu baru permulaan. Erti. Kenapa Tuhan ke bumi? Itu erti. Apa peranan kita? Itu erti. Setakat mencari diri hubungan dengan Allah tu sebenarnya kadang pada dia dah hebat makrifat dia kan. Kenal Allah kan. Tak ada. Itu permulaannya. Dah tahu hubungan dengan Allah. Dah tu kenapa Allah hantar aku kat muka bumi? Kalau aku ni sebahagian daripada bahara laut, ketuhanan, kan? Aku ni juga ombak. Kenapa perlu aku ni wujud? Kenapa tak aku itu je? Apa aku ini dengan aku itu apa? Inilah balik pada erti pula. Bukan sekat diri je. Okay, saya rasa dengan itu, saya wrap yang inilah. Jadi, untuk minggu depan, saya boleh tutup ni. Oh, sini sebenarnya saya letak membela Syiah yang asal, sambung apa tajuk-tajuk dia, dapatkan jadi pasal nanti. Tapi itu 2000 itu Mei keluar Mei 2007. So kalau kita tengok balik pada turutan sini, sebetulnya ni turutan giliran turutan giliran penciptaan. Kenapa? Okey jadi lepas ni saya akan pergi pada ni lah untuk yang minggu depan. Hari Selasa malam Rabu, bermula waktu yang sama 9.30. Hari ni berapa bulan? 21. Maksudnya 28 lah. Saya akan buat ni perjalanan yang terbit akibat pengembalian jenazah Laksamana ke Perak saat tahun 2006. Lepas tu kalau settle ni, saya ikut turutan. Kau nampak ni turutan Jadi kenangan-kenangan sampai ini sebenarnya saya lupa bulan berapa kan. Nanti saya akan check ni. Tapi somewhere kat sini baru saya akan buka pasal buku kedua. Jadi saya rasa cukuplah cerita dalam buku. Sekarang saya open. Kalau ada apa-apa pertanyaan lah. Okey, yang tadi kata buku kuning dah tak ada, tapi kita ada buku merah. Okay. Dan buku tu kalau ada siapa kalau gitu dia macam ni Ini satu dah lupa dah daripada turutan ambil. Ada lagi ke dekat Hijaz? Kat Hijaz ada. Hijaz tanya dia orang. Okay, walaupun buku tu dah habis, boleh cakap yang ini. Ini Andi Hijaz. Apa yang berlaku kan? Buku ni pecah dua. Jadi dua buku. Apa tu tambah gambar, tambah warna cerita, lagi. gambar warna-warna lagi kan? Lagi menarik. Ini boleh cari dengan Hijaz. Mencari diri hati, menjejak salah-salah kesudahan yang hilang. Yang sambung di sini lah. Artinya, apa yang ada dalam ni adalah isi buku ni pecah dua. Ni boleh cari lagi Andi Hijaz. Hijaz, insyaAllah. Hijaz Publishing. Okay. So? Okay. Nama Nine Mike Victor Zulu. Assalamualaikum untuk dan semua. Waalaikumsalam. Lepas tu AI. Marasilu membincangkan niat meninggalkan Malaysia dan perbualan tentang buku jualan. Okay. Lepas tu Khalifah Panglima Fisabilillah mau nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada sesiapa yang bagi gift yang kita tak sempat nak ucapkan awal-awal tadi lah. Okay. Sebab bila bagi gift tu kita sedang bercerita kan, tak boleh nak macam nak stop nak cakap tu. Okay, lepas tu yang AI tu katalah tadi rojak jual kat Tanjung lah, tentang kedai motor dan kehidupan sehari-hari. Lepas tu KHD Razi, Pak Habib masih ada lagi ke? Ada. Dia berapa umur dia? Dia baik lah kalau nak jumpa. 80 rasanya? 86. Okay, Sidi Ammar Nur Azam pernah teman kita dulu. Dia kata salam Barazi dan Kak Fida Sunan Giri. Okay, salam. Okay, Zaid Iskandar, waris Kesultanan Aceh. Tengku Waliuddin tu apa cerita sekarang? Tengku Waliuddin. Ni ni yang pesantren tu. bukan.
Yang bapak dia tu cucu Sultan Aceh terakhir tu. Tunku Yusof. Dia je Tunku Warul. Warul Walidin nama dia. Warul Walidin. Oh, tak tahulah. Tak Aku tahu. Warul Walidin. Kita pun dah tak kontak. Tapi dia okey. InsyaAllah. Okay. Warul, bapak dia Tunku Yusof. Dan meninggal. Tunku Yusof, bapak Tunku Yusof ni adalah putera mahkota Aceh yang terakhir. Lepas tu, atuk dia Sultan Daud. Sultan Daud yang Makam dia oleh Belanda. Makam dia ada di Jakarta kan. Kita pun lama tak jumpa, tak tahu apa cerita. Okey, Batu Izzat Iskandar lagi harap Kesultanan Aceh satu masa nanti muncul balik membantu Imam Mahdi di akhir zaman. Sebab itulah kenapa Amir Raslu tu terlampau obses dengan bertualang kat Aceh, bertualang kat Aceh. Salah satu daripada dia adalah darah keturunan. Sebab, okey. Satu, saya tak tahu pun sebenarnya kan asalnya. Saya ada cerita sebelum ni kenapa saya pertama kali pergi makam kan. Saya jumpa nenek, bila nenek tanya bawa saya tulis-tulis. Rupanya sampai ke Aceh. Tapi Aceh tu, dia yang lagi awal sebab dia Aceh ni, sebelum ada kerajaan Aceh yang kita kenali, dulu ada kerajaan Lamuri. Tapi cerita saya lebih pada Perlak Semula Pasai. Semula Pasai tu nanti dia gemilang. Lepas tu dia, lepas Melaka jatuh 1511, Semula Pasai ni ditakluki oleh Portugis 1521, 10 tahun lepas Melaka. Lepas tu di Aceh, asal daripada kerajaan Lamuri. Lepas tu dia nenek masa kecil, dia besar, dia menghalau Portugis, dia ambil Semula Pasai masuk dalam Aceh. Kan? Lamuri yang tu Lamuri yang Lamuri yang lebih dekat dengan Aceh kan. Okey. Apa pentingnya Aceh? Kan? Dia bukan Aceh Persih orang, tapi sebab kedudukan Aceh tu, kalau kita tengok dalam peta, kita tengok dalam peta ini ini kita tengok peta. Sekejap peta. Okey. Aceh, simple aja. Aceh map. Simple. Ni. Okey. Kenapa hilang Yang hilang dah lah. So dia tanda macam ni Saya tutup nak collapse. Okey. Nampak tanda? Ni Aceh sekarang dalam peta sekarang pada zaman sekarang muda ni semua pernah jatuh bawah Aceh. Ni Bukit Tinggi ni pun selama 100 tahun kawasan-kawasan ni pernah berada di bawah Perdana Aceh. Okey, sekarang kita tengok macam ni. Ini tanah Arab. Tengok daripada Jeddah apa semua ni, orang kapal. Kapal ni orang selalu jarang tahu orang nak turun macam ni tau. Orang mesti ikut laut, tapi dia boleh standby, ada pulau ke apa, anytime dia boleh pergi Singapore. Macam ni kan. So, bila orang berjalan, kalau ke sini, lalu situ ni, dia masuk alam Melayu, siapa dia jumpa dulu? Kalau ikut sebab tu Aceh lah. Aceh. Kat utara. Itu je. Jadi, disebabkan kedudukan tu, yang masuk berdakwah tu, dia port sini dulu. Yang awal dah berkerajaan kat sini, Perlak tu, daripada zaman tadi saya sebut, rombongan 100 orang pendakwah, tu 750 Mesir. 750 Mesir, kat sini. Lepas tu 840 Mesir, Sultan Keturunan Nabi kat sini. Kan? Lepas tu naiknya Semula Pasai dekat kawasan ni, berpusat dekat sini. Pusat Langsah. Perlak dekat kawasan ni. Dia Perlak. Sini. Pusat dekat sini. Dok Somaware. Dekat sini, kawasan ni, pusat kerajaan Semula Pasai. Ini Aceh yang mula kat sini. Kemudian berkembang. Dulu ni Lamuri. Jadi kapal sampai, memang sampai kawasan-kawasan ni. Jadi dah ada perkampungan orang Islam ke semua kerajaan. Dia nak sampai Kedah. Kedah pun sini. Dia akan sini dulu. Macam mana pun. Akan kiri sini dulu. Kan? Jadi Kedah tu, Sultan pertama, Raja pertama Islam 1136. Malikul Saleh kemudian 12 lebih. Tapi dah ada ni. Yang ni 11 lebih dah ada. Ni dah ada. Ini 700 masih dah ada kawasan ni. Kan? Lepas tu, yang kemudian pun, bila dia nak datang berdakwah keturunan Nabi ke apa, bawa, dia orang pergi sini dulu. Dia akan tanya report dulu macam mana. Lepas tu bawa pecah. Jadi memang banyak keturunan Nabi di alam Melayu ni masuk dalam Aceh. Itu fakta. Fakta yang boleh lihat dalam geografi. Dan orang akan cakap saya terlebih. Yes. Sejarah pun dah membuktikan. Inilah hakikat dia. Kan? Jadi
keistimewaan ni antaranya kedudukan tadi. Lepas tu berpecah lah, berdakwah sana, berdakwah sini. Tu yang kata pergi sampai ke Patani ni, adanya yang kata mengislamkan Raja pertama Ustaz Ismail. Ustaz Ismail itu adalah dia panggil Syekh Said Basisa dari Pasai. Lepas tu ada Syekh Abbasiyah dari Pasai. Ini nanti saya akan sebut dalam podcast. Di sini juga ketika Baghdad jatuh Baghdad 1258 Baghdad dekat sini. Baghdad dekat sini. Sini Iraq. Jatuh ke tangan Mongol, keturunan Khalifah terakhir Abbasiyah bawa dia ke sini. Lepas tu jadi menteri. Keturunan tu ada sampai sekarang. Kan? Jadi menteri di dalam kerajaan sebelum Pasai. Jadi memang banyak di situ. Bila saya kata kenapa akhir zaman dia kata Nabi pesan tu suruh bawa, dia kata kerana dari sini akan muncul ramai wali. Sebab tadi keturunan tu ada asal usulnya. Dia saling berkait-kait, bukan semata-mata orang Aceh. Dia memang asal keturunan Arab Parsi ni, tak masuk Aceh, dia jadi orang Aceh. Dan kemudian jadilah orang lain juga. Itulah. Okey. AI Melaka jatuh ke tangan Portugis kerana kelengkapan angkatan yang lebih moden cerita sejarahnya. Okey. Tak apalah dia punya perception. Okey, yang ada tadi, macam mana nak beli buku, nak tengok buku tu kat blog ada jual ke ataupun ada order ke? Okey bang, sementara buku hijau tu ada, kan kita kata kalau boleh PDF, beli buku tu PDF dapat. Okay. Sebab tak banyak lagi yang buku. Kalau nak boleh WhatsApp kat saya lah. WhatsApp kat saya 013-3082-131. Sementara stok ada buku ni. Ataupun boleh message saya lah. Bagi nama RM25. Ini sebenarnya RM28. Tapi saya boleh bagi dulu, kalau ada stok lah, saya boleh bagi 50 dan saya hadiahkan PDF buku satu. PDF tu free. Tapi akan email lah. Kita akan email lah kan PDF tu. Boleh lah. Siapa nak beli sendiri ke apa ke kan. Tapi kalau dia kata kat Hijaz tu, kalau habis stok habis lah. Kalau dia kata nak beli kat Hijaz sendiri, nak enhance pun boleh je lah. Boleh lah. Kat Hijaz boleh je ni. Cuma beli kan? Boleh cuma juga. buku hijau tu tak habis dia print kan. Separuh. Ada separuh tu. Mana? Ni bawah sekali. Separuh. Sebenarnya ini separuh lepas ni. Lepas tu dia tak print lagi. Tak sambung sebab mula cerita lah, ada hal dalaman lah. Tapi tak tahu ke depan mungkin akan sambung balik, wallahualam kan. Okey, Iskandar kata dikatakan 313 tu akan jadi Ashabul Kahfi. Kenapa? Sebab diorang bersembunyi sebab dicari NATO CIA untuk dibunuh. Betul? Ya, betul. Apa ni? Dia istilah dia bukan sembunyi pergi gua, dia hilang dalam bayangan orang ramai. Okey, AI kamar Kolibido. Dia kata kamar KMAR Kolibido. Dan kenangan zaman London. Okey. Lepas tu Mr. Strawberry. Awak guru silat ke? Tak, saya tak pandai. Okey. Tahu sikit lah untuk pakai sini. Okey. Kata apa podcast tu, tak tahu lagi. Tapi nanti kita akan share dia punya link ke apa nantilah. Kita akan maklumkan. Okey, Al-Haq kata nanti bagi tahu lagi tu time nak online podcast tu. Okey, no problem. Jasmine kaya Lefida tak ada Amin kau ni. Bukan live lah. Saya tak tahu lah, mungkin dia record dulu. Masih buat macam tu. Waktu dia mungkin dia publish kat YouTube ke macam itu apa tak tahu lagi. Macam pengalaman gitu lah. Okey, Zaid Iskandar dikatakan 313 tentera awal Mahdi waktu Muslim dunia abai. Dunia abai. Terabaikan abai. Nanti dah join Mahdi 313 jadi kapten pasukan pula. Dia kena satu hadis kan. Islam tu asalnya dagang. Dan akhir zaman akan kembali dagang. Dagang tu bukan. Maka beruntunglah orang-orang yang dagang. Okey. Dagang sini kan, ada orang tak sikat dagang tu berniaga. Maka dia kata Islam, sebab Nabi dulu berniaga, saya pernah dengar sebut macam ni, kan? Maka yang keberuntung akan bawa ni adalah orang berniaga. Salah. Pada saya sudah salah. Maksud dagang di sini adalah asing. Islam tu datang dulu asing. Orang nampak dia lain dengan orang lain, dia asing.
akhir zaman nanti dia akan asing juga. Sebab tu siapa yang akan tahu semua macam terpelik Jadi masa tu kata, apa pula kau mau usah ramai. Itu yang balik pada kata cerita apa nama? Rasulullah dengan sahabat tengah makan. Jadi Rasulullah sedih. Termenung. Lepas tu sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Kan? Lepas tu Rasulullah cakap, akhir zaman esok macam ni lah umat Islam. Kena bedal. Kena makan. Rasulullah tak cakap bedal lah. Tapi masa kata saya bedal. Kena koryuk oleh musuh-musuh. Kan? Macam ni lah. Orang makan kutip macam ni. Lepas tu, sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Adakah kerana umat Islam tu kurang? Kata tak, ramai. Bahkan seperti buih-buih lautan. Jadi kenapa kena dengan musuh kena macam ni? Disebabkan penyakit wahan. Apa tu penyakit wahan? Cintakan dunia, takutkan mati. Jadi orang Islam secara nama malah luaran punyalah ramai. Tapi daripada segi jiwa Islam yang sebenarnya tadi, itu yang kata dagang tadi, dia asing sampai. Cintakan orang dunia. yang tak cintakan dunia dah dagang dah. Tapi dia akan balik macam tu lah. Jadi pelik lah maksudnya nanti. Kalau betul-betul dia pegang tu, katakan aku tak nak ni dalam ni ada apa, bunga-bunga riba, aku tak nak ni. Habis tu sekarang orang makan rasuah tak siapa kan, dia kata bukan rasuah, orang bagi hadiah. Berapa ramai kan, tak ada benda kan macam dia. Betul. Kita boleh cerita lagi pasal saham, Bitcoin, makan apa semua kan lah. Okey, Rosita Saad kata, Kak, buku kuning dah tak jualkan, boleh beli PDF ke? Macam kita cakap tadi lah, kalau Hijaz tu boleh cari kat Hijaz, ataupun beli buku kita yang masih ada tu, kuning dan merah. PDF kita bagi percuma by email kan. Okey, Izzat Iskandar kata, saja nak tanya Kak Aceh, dia orang bertarikat apa? Syaziliah, nak saban dia Akmaliyah. Dia ada banyak suku juga macam sini. Macam-macam. Macam-macam. Qadiriyah ada, Syaziliah ada, Nasyabandiah ada. Kan? AI, kisah perjalanan dan cerita sejarah serta refleksi diri dan spiritual. Okey, kepak kepala terapi tulang Ipoh. Panjang benar nama. Salam hadir dari Ipoh. Okey, Iskandar cakap sebut tarikat Akmaliyah, teringat Sunan Kalijaga amat tarikat tu. Saya sebenarnya tak familiar nama tu Akmaliyah tu. Saya tak familiar. I pun first time dengar. Okey, Zaisan cakap kalau tak salah Sunan Kalijaga, Akmaliyah dan Syatariah saja info. Akmaliyah saya tak tahu, serius. Dia kata, betul cakap beli buku bawah Hijaz tu lagi banyak info-info tambahan. Maksudnya betul. Hijaz publication. Lepas tu Aceh, kata AI, Aceh Historical Stories and Family Lineage Discussion. Okay. Rizwan Nur, ni yang driver kita masa dekat Patani. Salam bang, Kak sihat ke? Okay, Alhamdulillah. Rizwan. Okey, nak kata. Nanti PM tepi Rosita Saad, nanti PM tepi. Siapa Rosita Saad? Tak tahu, ada follow sini. Lepas tu nanti kita boleh message. Kan. Okey, sebab buku hijau tu memang tak banyak sangat kan. Adalah tapi sebab kebetulan kita kena ambil dekat kita ambil kat Bangi, jumpa tu lah. Buku apa banyak. Ada ke tu? Kan kita pernah hantar. Okey. Dekat Amrabawi. Okey. Saiful 377, agama Hanif dah bertapak kat tanah Melayu sebelum kedatangan Islam. Betul? Okey, ada hal kata, okey Tok, thank you respon 50 tu dapat apa PDF dengan buku ya? Betul. Assalamualaikum tuan-puan. Waalaikumsalam. Ni apa ni dia punya nama? Noktah aja nama. Waalaikumsalam. Arsyadin baru muncul. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal dari fitrah. Kata. Okay, letak asasnya keberadaban, ketemudahan manusia, ketamadunan manusia. Arsyadin. Okay. Macam AI lah. Lambat masuk awak, Din. Hari tu Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Okay, anything nak cerita ke, nak tanya ke, ataupun nak share kan? Sekejap, apa nak cerita tadi? Tak, apa tu? Lepas saya sebut pasal, okay, kita kan dah pernah pergi ke Aceh Al-Alam cerita kan? Yang setiap tempat-tempat yang Lesmawi ada makam siapa semua tu kan? Ada nak cerita kemudian ke, ataupun cerita sikit tu? Nantilah. Dia ada dia punya. Ada. Okey, nak ulumkanlah. Saya akan
Berhenti kerja. Kan? Oh. Jadi saya mungkin akan buat macam dah sikit travel ke kan. Travel. Oh, isteri saya. Isteri saya bulan ni adalah hari terakhir dia makan gaji lah. Makan gaji lah kan. Jadi dia nak retire kan. So adalah benda-benda yang dia buat mengurut satu. Lepas tu dia plan nak buat travel. Travel sebab kita mau kepada macam Aceh ke Patani ke kan. Kawan kami di Aceh terutama Ustaz Mujib Ustaz Mujibur Rizal, mungkin ada orang pernah dengar, dia pernah keluar TV beberapa kali. Dia dulu ada grup nasyid di Aceh, tapi kawan-kawan dia semua terkorban lepas tsunami. Dia survivor atas kapal. Jadi dia tu kalau di Aceh tu dia macam duta muzium sekali, dan kita ada kawan-kawan yang terlibat dengan buat berjalan sendiri, aktivis yang mengkaji sejarah. Tu yang ada mapesa apa semua kan. Lepas tu travel diorang jalankan sendiri. Kawan di Aceh ni menjalankan sendiri travel Islamnya sendiri. Sebab apa? Cakap pun tak payah, tapi bila melibatkan kerajaan Indonesia, nampaknya pemahaman diorang tentang travel yang diorang nak promote ni lain. Diorang kalau boleh nak orang putih datang dengan cara dia nak, diorang suka macam tu lah kan, yang promote benda yang orang putih suka kan. Sedangkan kita nak promote benda yang Islamik, dengan aurat apa semua kan. So diorang jalan sendiri. Banyak daripada aktivis ni jalan sendiri, diorang punya travel. So macam Ustaz Majid dah berapa kali dulu dah ajak saya. Berapa tahun kan, tapi kita tak sempat. Kan. Tapi saya tak dapat nak kata komit sebab saya ni angin sikit. Ada masa saya jumpa orang, ada masa saya tak nak jumpa orang. Tapi istimewa. Isteri saya, tapi kalau isteri saya konsisten. Jadi kalau ada sesiapa yang ada plan nak pergi Aceh ke nak tengok macam mana, bolehlah hubungi lalu. Sebab nanti yang istimewanya trip tu bersama dengan Tuan Merah Silung. So dia akan bercerita. Sebab Ustaz Mujib dia ada bawa trip masa ustaz kan. So ataupun orang lain yang kebanyakan mereka adalah pergi pesantren, pergi ada yang kan. So kami ni yang banyak kepada sejarah. Macam orang asalnya yang banyak pergi Aceh ni sebab cerita tsunami. Jadi dia pergi tempat yang kaitan dengan tsunami. Tempat-tempat yang orang kalau di sana dibilang kuburan masal. Yang mana kubur beribu orang terkorban satu kawasan yang semua kan. Selain tu orang pergi pesantren-pesantren lah. Kedai ni. Tapi macam kami kan, saya rasa tak salah untuk kata saya dan isteri saya mungkin pelopor wisata. Kat sana sebut wisata maksudnya wisata apa? Pelancongan lah. Wisata pelancongan sejarah lah. Bersifat sejarah spiritual ni. Macam ni kan. Sebab apa? Sebab kita ingat tahun 2009 kita masa tu ada orang yang kat sana KN kan. Tunjuk tempat-tempat yang orang target tempat pesantren, tapi kita yang mencari makam ni lah, masa tu pelik lah jadi dia orang bawakan lah. Lepas tu orang jadi satu package travel. Banyak orang dah buat dah. Jadi pasal dulu kalau kata orang tak expect orang datang nak ziarah makam sangat, orang cari tempat macam tu kan. Tapi macam kami memang sebab benda ni penyambungan tadi kan. Sebab benda ni berkait dengan akhir zaman. Satu lagi sejarah. Jadi kalau kita tak linkkan dengan, sebab benda tu terkait dengan tanah Melayu. Nusantara ni juga kan. Dan ziarah makam kan, ziarah makam satu tahu sejarah. Satu lagi sebenarnya kalau dapat dia ada satu pembukaan kerohanian yang akan memberi kita faham kan. Sebab di sana adalah bumi para wali kan. Yelah dia balik dia tu dah. Kan? Bukanlah tempat lain tak ada wali, tempat lain pun ada. Tapi tadi dah balik usul tadi saya sebut tadi, kedudukan Aceh tu masuk kan keturunan Nabi sebagainya sebelum bersebar ke tempat lain. So dia ada lagi dia punya kekuatan di situ. Okey, AI cakap Merah Silung berbicara tentang jual beli buku dan cerita sejarah Melayu. Okey, Arsyadin, fasa yang sedang dilalui adalah fasa perkuatkan iman. Kerana batu asasnya kembali kepada Allah. Betul. Lepas tu saya cakap, Kak Fida tak kerja TM dah. Lagi seminggu dah ni berbaki. Okey. Arsyadin kata segalanya telah zahir. Waima, Gok dan Megok adalah sifat yang dahsyat akhir zaman. Betul, Masya Allah. Auzubillah min zalik kan. Semoga kita tak tahulah nak menghadapi benda ni kan. Ya, semoga kita
termasuk orang yang dipelihara lah sebab Sesiapa yang masih sempat mencari guru kerohanian kan. Sebab kita macam So, sekarang banyak kena kuatkan tauhid kita lah. kuatkan tauhid. Yes, kita bina hubungan tu dengan Allah. Di samping kita follow the flow macam sekarang kerja macam biasa apa semua. Betul lah. Okey, Kak Fida buka travel agency ke? Sebenarnya nak buka travel agency ni macam benda yang besar kot, tapi mungkin saya akan JV. Beberapa agensi, travel agency. Okey, lepas tu ada kata puan yang urut tu kan ke sana atau macam mana kod isteri saya. Boleh datang rumah. Apa-apa yang tepi. Ataupun boleh sebab saya bila dah tak kerja terikat dengan kerja office ni, saya boleh mobile lah. Kan? Okey, Asyik kata maaf lah sekadar berkongsi. Tak apa, berkongsi Asyik tak apa, tak ada masalah benda tu sebab mungkin ada baca kat somewhere, ada orang cerita dekat kamu semua kan. Okey, Zaid Iskandar cakap, saya jangka China akan serang Taiwan lepas habis persidangan ASEAN kat Malaysia ni, kat KL ni. Allah alam. Sebab benda tu Allah Ta'ala, skrip tu Allah Ta'ala boleh pusingkan macam mana kan bang? Betul lah. Sebab dia yang memegang susah kan. Juga sebab dia punya kesan. Kita kalau ikut pada ni kan perancangan orang jahat. Perang Dunia Pertama dirancang, dicetuskan oleh pihak tertentu. Ada asbab bersama. Perang Dunia Kedua begitu juga. Dan kalau ikut rancangan memang ada. In fact kita boleh Google ada apa ni? Jalan satu dia kata General Pike apa nama dia KES kan. Memang ada master plan tadi. Sebab dia tujuan dia nak create satu condition dunia yang mana semua orang, ramai orang mati, lalu yang membaki ni tak boleh melawan kekuatan Zionis. Langsung tunduk kan. Jadi memang dia orang kepush macam-macam. Kita tengok poin-poin tu, contohnya India dengan Pakistan dan sebagainya. Tapi sambil tu juga ada manusia yang waras. Kan dia cakap perang. Kalau nak cerita pasal perang lah, saya bukanlah orang yang terror sangat strategi perang. Tapi otak saya, kalau fikirkan, tahun 2000 dulu saya dah, kepala otak saya dah kata 2K kan, zaman 2K. Saya pasal tu, bercerita zaman-zaman saya dah tak ni saya tinggal ni, kepala otak saya, aku nak mati syahid masa tu. Kan? Saya memang, kepala otak saya tu dah tune nak pergi perang. Bila saya pergi Aceh, saya tak sampai ke depan kita kan. 2 occasion saya MCC lepas kepala saya macam ni maksud. Tapi saya tak rasa apa. Sebab masa tu tak lagi macam komitmen, ada family. Tapi kan dia akan satu peringkat kan bila kita ini aku. Anak bini aku macam mana? Masa tu anak bini tak kisah. Orang tua macam mana, budak-budak macam mana. Jadi ada orang yang memang nak perang yang kerja. Tapi ada orang fikir lagi waras. Kalau aku boleh perang, aku nak perang. Tapi memang kalau ikut akhir zaman punya hadis, kalau ikutkan sampai satu peringkat memang tak elak. Tapi sementara ni kan, kita yang nak perang sangat ni, betul ke kita sedia? Cukupkah sedia dengan silatnya? Cukupkah kita rasa amalan kita? Kita macam ni lah tuan kata, beramal seperti hendak mati esok hari kan, tapi bekerja seperti hendak hidup 1000 tahun kan. Artinya kita, preparation kita zahirnya macam biasa lah, macam walaupun kata besok pun naik kiamat, tanam, ada biji benih tanam, walaupun kalau naik kiamat mana ada pokok sempat naik, tak itu je. Jadi kita, otak kita kena balance macam tu kan. Standby untuk perang, sedia, tapi jangan harapkan perang sangat. Tapi kalau berlaku perang, artinya kita dah okey. Tapi jangan dicari perang tu, jangan dicari. Tak payah jauh lah masa yang COVID dulu. Apa terjadi kan? Kita di Malaysia ni banyak masalah tak selesai. Kau haram apa semua. Kau nak cerita perang, ini benih ni pun tak selesai. Musuh dah simut berapa banyak. Okey, Asyadin, jejak sejarah tanpa sedar makin dekat pada hakikat kerana wujudnya amal dari kita. Wujudnya awal dari kita. Penyatuan secara batin. Lepas tu kerana itulah manusia kini makin zalim serta tiada ihsan. Itulah sifat Gog Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Teruskan tu puan, kerana terlalu banyak rasa yang sedang diserapi secara spiritual, insyaAllah. Kan, sebab kita ni kita ada benda sebenarnya tu sebab orang kata bila batal laki sampai lutut kan, 2 kan,
dia bukan yang cerita mulut je. Ada benda memang tak cerita mulut, tapi dia sampai hati ke hati. Siapa yang faham. Itu je. Okey. Apa nak cakap ni Jumaat Sabtu siapa yang kat Terengganu tu. Okey. Cuba buka abang, baju abang. Saya tengah pakai baju Tapi ni kan. 24 bulan betul? Jumaat dan Sabtu. Jumaat dan Sabtu 24 bulan ni di Kampung Pulau Manis ada hall untuk Pulau Manis. Terengganu. Kami tak sempat pergi, tak larat. Satu kita bawa balik. Lepas tu kita pun ada urusan lagi ni. Hari Jumaat sampai hujung minggu kita ada urusan dikit-dikit lah. Nak ambil anak jumpa anak kita. Lepas tu tu itu kau open sangat tu. Itu tak boleh menyebut orang macam tu je. Apa nama, Beruas. Beruas pun ada satu majlis besar. Itu lebih pada persilatan, kebudayaan. Ada gajah lagi. Ada gajah kata. Pergilah, itu sahabat kita. 24 Oktober di Beruas Yang kat Lumut tu pun ada juga. Kat Lumut pun ada satu walaupun ada cerita lain, tapi pun ada majlis melibatkan persilatan yang akan dikupas secara ilmiah di Lumut 24 bulan. Jadi pergilah. Di Museum Negara 9 November. 9 November. 9 November. Tu dah ke depan sangat. Ini yang kadang lah weekend ni. Itulah saya menyampaikan. Saya mungkin pergi ke UAE tu ada satu tentang seminar tentang ASEAN kan. Saya pula hari Sabtu tadi ada kursus marah usahawan. Daftar nanti tiba-tiba reject kan, nama blacklist pula, tak boleh nak pergi lagi je. Okey, AI Malaysia dulu membincangkan tentang akhir zaman dan pentingnya memperlukan iman. Betul. Terror lah. Lepas tu ku Duanda. Assalamualaikum, salam Tok, salam dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kat mana tu? Lepas tu Zaid Iskandar kata kat Fida aku tunan Sunan Kiri kalau tak salah Sunan Kiri Hasani. Betul. Allah tiba-tiba sebab pula. Yang kita tahu Al-Hasani pun kebetulan kita pergi ke, saya sebenarnya macam ni, kita pun tak tahu Al-Hasani ke apa sebab dia boleh Songo kan. Tapi kita pergi ke Bumen. Saya sebenarnya menjejak Bumen ada satu makam Wali Songo, tapi memang dia kata Hasani lah. Menjejak saya punya moyang sebelah mak, tapi masuk atuk saya lah di sana kan. Tapi kita tak notice pun bila tu. Cuma saya dengarkan ada terkait dengan Wali Songo lah. Tapi kebetulan kita tumpang rumah warga tempatan situ kan. Dia menunjukkan dia tahu sebab kita suka ziarah makam. Dia kata marilah ziarah makam sini. Apa nama makam tu bang? Tok Hitam ke apa lah. Dalam catatan apa ada sebenarnya. So bila kita ni tengok dia punya dekat signboard dia ke apa dia kata Keturunan Al-Hasani. Jadi tak mustahil. Tak mustahil Sunan Giri dia mengembangkan agama Islam. Dan sampai ke Bumen lah. Bumen salah satu tempat di Jawa Tengah menghala ke Borobudur ya. Okey, kalau nak tahu yang pasal ni kan, boleh tengok sini. Ini pun bila sampai masanya saya akan cerita ni. Pusing Pulau Jawa Mei 2012 Ini masa ni seorang anak umur 2 bulan setengah, seorang 2 tahun setengah. Kan, dalam gambar nampak kan. Okey, ni 2 minggu kita berjalan ni. Ini ada gambar-gambar makan. Siapa nak pergi lawatan ke Wali Songo pun kita boleh. Sampai tu abang tengah cari yang mana yang kita kata dekat tu Sampai Wali Pamijahan sebelum sampai Borobudur. Syekh Abdul Kafi Al-Hasani. Al-Hasani tengok. Syekh Abdul Kafi Al-Hasani. Masa ni 2 minggu. Ya Allah, tadi pun sebut Kafi sebut Kafi. Tadi siapa tadi tu? Iskandar kan? Makam tu Syekh Abdul Kafi Al-Hasani. Nampak ni, gambar ni. Tapi saya ni tak ada gelaran. Makam Syekh Syed Abdul Kafi Al-Hasani. Kita pun sebut Kafi tadi kan. Oh ya. Lemak. Dia panggil lemah lanang. Orang sana panggil. Cerita apa kita cerita pun tak tahu macam mana. Tak tahu sangat cerita. Kat Bumen. Oi. Saya pun dah lupa siapa Sultan Syarif Al-Hasani. Sebab catatan baru ingat balik. Sekitar 1475 Mesir datang ke Kebumen. Itulah cerita. Setakat tahulah. Okey. Okey, terima kasih kedua anda bagi gift. Okey, yang ada kata terima kasih Tok and Puan atas perkongsian hari ini. Semoga dimurahkan rezeki kita semua. Amin. Semua kita sampai menonton semua kita
Kita doakan semoga diberikan kesihatan, dikuatkan tauhid, ditetapkan tauhid kita. Sebab sepanjang perjalanan kami ni, kami macam mendengar cerita yang macam amat menyedihkan kan, berkenaan betapa pentingnya tauhid tu. Sebab banyak anak-anak muda sekarang ni dengan cerita daripada perjalanan kami lah, daripada makcik kami yang orang bercerita, ada yang suami isteri siap kita buat agreement kahwin, tak nak anak. Bila ada anak masih bercerai. Maksudnya agreement tu orang dah ada dah break agreement lah. Ada yang pula kahwin dengan agama lain kan. Tapi bukan di sinilah, di Singapura kan. Yalah. So mereka liberal lah macam tu kan. So kita tak nak, bukan ada. Ini cerita rupanya yang terdekat kan. Lepas tu kita cuma doakan lah untuk keluarga kita. Sebab tu kena sentiasa doa untuk kita nak ketegur kita supaya dia tetapkan iman sampai hari kiamat lah kan. Okey, nampaknya kita akan bersambung minggu depan, hari yang 9:30. yang sama. Hari sama, Selasa malam Rabu bermula 9:30. Jadi 28 bulan lah minggu depan yang 21. So kita akan sambung, ada second part buku ni mula habis. Tak. Dah habis dah? Ini kira habis lah. Okey dah habis. Okey, Sebab second kan buku ni pula buku hijau. Tak. Buku hijau sebab dia keluar bulan Mei. Apa kena ikut dia Mei 2007 punya giliran. Betul. Okey, maaf tersalah info. Kita akan pergi pada yang ini. Ini mana tadi? 22 ke tadi? Ni. 6 ring. Nombor 20. Perjalanan terbit akibat pengambilan jenazah Laksamana ke Perak September 2006. Ni pasal Laksamana Muhammad Amin balik ke Perak. Mukadimah dia adalah mukadimah dia. Dulu saya mencari-cari ni sampai 1200 tahun punya nenek moyang. Tak kan. Lepas tu dah saya dah keluar buku, kaitan dia. Lepas saya keluar buku ni kan, Jun 2006, tak lama kemudian saya rasa macam aku mencari sana sini yang jauh-jauh ni, yang kira lebih dekat. Laksamana Muhammad Amin ni hidup tahun 18 lebih kan. Yang ini semua kita cerita hidup tahun 1200, masih lebih awal lagi ada kan. Tiba-tiba baru nak cari yang dekat. Baru nak aku tak pergi makam Muhammad Amin lagi. Kat mana makaman dia? Baca-baca kat Singapura. Lepas saya tergerak nak cari tu, tiba-tiba dapat panggilan telefon bapak saya punya sepupu. Dia kata, tak dengar cerita kan? Jenazah daripada Singapura tu nak bawa balik ke Perak. Pernah dengar cerita tu? Jenazah daripada Singapura dikorek balik nak bawa balik ke Perak. Itulah cerita dia akan datang. Okey, semoga semua dirahmati Allah. Semoga semua dalam redha Allah. Okay, kita tutup dulu sesi ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.